kembali semula dalam rancangan dalam program podcast Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, siri latihan yang bertajuk Gangguan Mental dan Gangguan Spiritual. Alhamdulillah kita dah berehat 10 minit. Kita ambil angin sekejap, tarik nafas, bagi peluang kepada penceramah ataupun panel undangan kita untuk minum, bagi tenang sekejap kan. Dan Alhamdulillah kita kembali semula sesi yang kedua bersama dengan panel yang lain. Kak Yung tetap ada dan Ya, kita Kak Im bersama di sini. Kak Yung tetap ada bersama dengan saya pada pagi ini, dan kita bersama dengan panel yang kedua iaitu Yang Arif, Dr. Zainal Abidin bin Kusmin, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor merangkap ketua Lajnah Tarbiyah, Disiplin dan Tata Tertib Darul Syifa. Panjang tu. Timbalan. Timbalan Timbalan satu. Maafkan saya. Timbalan Masya Allah, satu. hebat. Timbalan satu Lajnah Tarbiyah, Disiplin dan Tata Tertib Darul Syifa. Perawat lah masa muda ni kan, Kak Yung kan. Sama macam Tuan Syawal tadi. Ya. Tadi pun Tuan Syawal dah sebut memang satu batch kan. Lebih kurang lah. Satu batch dengan lebih kurang ada doktor. tu Ya. Satu batch. Okey. So Alhamdulillah kita bersama dengan Dr. Zainal yang akan mengupas lebih dalam lagi berkenaan dengan gangguan spiritual dan juga gangguan mental juga. Sama juga lebih kurang macam Tuan Syawal. Doktor, okey doktor pagi ni. Okey, alhamdulillah. Macam malu-malu doktor. Kak Im sebenarnya tak sabar nak tunggu doktor perkenalkan diri. Ya. Sebab doktor punya biodata ni memang hebat. Ya. Tapi saya tak naklah bacakan. Kita tak nak bacakan. Ya, kita Kak tak baca, Yung kita nak dengar pada doktor kita nak sendiri. daripada doktor sendiri. Ya. Mungkin doktor, bukan mungkin. Saya mohon kepada doktor untuk perkenalkan diri doktor kepada para penonton dan juga pendengar kita. Masya Silakan doktor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Taufik dan juga Puan Nuliana yang bersama-sama dengan kita hari ini dalam program anjuran akrab Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Alhamdulillah, ini sebagaimana yang kita rencanakan juga sebagai salah satu daripada aktiviti akrab, di mana akrab ini adalah bertujuan untuk menjadi rakan-rakan pembimbing kepada kaki tangan awam, khususnya di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor lah. Dan topik kita hari ini ialah membicarakan tentang gangguan mental dan juga gangguan spiritual. So tajuk ni memang besar dan luas punya perbincangan dia. Cuma tadi Tuan Taufik minta untuk saya memperkenalkan diri. Jadi sebagai saya tak pasti sama ada kita punya kehadiran hari ini memang semua staff-staff daripada JAKIS sendiri Ini ataupun terbuka. Satu Selangor. Saya pun ada share juga dekat Instagram. So kalau dekat Instagram tu boleh jadi Malaysia lah. Mana yang berkelapangan lah. Mana yang berkelapangan boleh join, tak ada masalah. Dekat situ. Dan pada masa yang sama saya pun buat recording juga. Nanti saya akan edit sikit dan saya akan upload dekat YouTube. Okey, baik. Okey. So doktor tadi saya kenalkan doktor sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Kan berapa lama dah doktor sebagai hakim tu? Dalam servis doktor. Sebenarnya memang kalau ikutkan servis saya dilantik tetap sebagai pegawai syariah ni sejak 2006. Dan 2006 sekarang ni dalam 18 tahun dah berkhidmat. Sebelum tu memang dah di Selangor jugalah. Okey. Kemudian bidang saya ni selepas habis pengajian dalam syariah, masuk pula peringkat master di Universiti Islam Selangor sekarang. Dan buat pula alhamdulillah ada rezeki di samping dapat tajaan lah. Daripada kuis dulu dapat tajaan daripada zakat. Kemudian sambung PhD pula alhamdulillah dapat daripada hadiah latihan persekutuan. Masya-Allah. Dan sebenarnya tajuk kajian saya dulu ialah membangun prosedur pengurusan kes perceraian melibatkan dakwaan sihir. Tajuk tu. Jadi sebenarnya tajuk tu pun dipilih berdasarkan kepada keterlibatan saya dalam ilmu perubatan Islam. Saya mula masuk di ilmu penguatan Islam ni pada tahun 2007. Selama setahun saya kebetulan masa tu kita pun ambil kesempatan lah untuk belajar tentang ilmu penguatan Islam itu dan mengambil ruang ketika mana Allahyarham Tuan Guru Datuk Dr. Harudin tu ada dan mencuba nak mendalami. Jadi bila kita memahami tentang ilmu pengubatan Islam di samping kerja hakiki kita sebagai hakim mahkamah rendah, pegawai suluh, kita nampak ada synchronize di antara tajuk ni dan kaitannya dengan perubatan Islam.
Jadi itulah sedikit. Jadi secara umumnya selain daripada ilmu undang-undang, saya juga memahami tentang ilmu pengubatan Islam ni di samping keterlibatan juga dengan rawatan. Nampak. Pengalaman sebagai perawat tadi lama jugalah kan sama Ya, macam sejak dengan Tuan daripada Syawal tadi. 2007 lepas kita 2007. dah grad tu dipanggil untuk yelah join lah untuk praktis lah. Kita tak nak ilmu secara teori Teori saja. saja. Terus pergi berdepan dengan jumpa dengan pesakit-pesakit dengan orang yang yelah nak mintakan khidmat. Ya. Jadi alhamdulillah selepas beberapa sesi pertemuan gangguan macam-macam je. Bukan semua orang Pertemuan boleh dan buat. gangguan Bukan tu. semua orang. Betul. Dia Kita macam-macam. kalau pertemuan dan gangguan takut. Ah. Oh ya, Kak Im terlupa juga Tuan. Sebenarnya doktor ni juga adalah merupakan pengerusi akrab Saya JAKIS. Allah lupa. Akbar. Nak Untuk perkenalkan. pengetahuan penonton, pendengar semua. Ya. Kita bersama-sama dengan pengerusi akrab JAKIS yang memang hebat, figura yang memang hebat. Kita dengar seterusnya apalagi pada doktor. Lembut aja Ya, kata-katanya betul. kan. Kira kita beruntung. Ya, JAKIS ni betul. beruntung Masya nanti. Yelah Betul. baru dilantik jadi pengurusi akrab ni dan saya lihat mungkin pendekatan tentang ilmu pengubatan ataupun barangkali ilmu tentang jiwa kerohanian ini ada kaitan. Sebab hari ni kalau kita kaitkan tadi dengan akrab tadi, fungsinya ialah untuk membantu menjadi rakan-rakan pembimbing kepada rakan-rakan kita ni sama ada masalah tugasan hakiki ke ataupun mungkin juga masalah jiwa mereka masing-masing. Ya. Mungkin kat situ sesuai jugalah kita gunakan pendekatan daripada sudut yang berbeza lah. Betul. Baik. Okey, Kak Yong. Okey Kita doktor. dengar tadi kajian. Kajian doktor ni kajian. lebih kepada pengubatan perubatan rawatan Islam. Ya. Rawatan Islam. So dekat situ kita boleh nampak lah bukanlah nak kata kecenderungan kepakaran. Ya. Kepakaran doktor tu memang dalam rawatan Islam dan kajian pun memang dibuat dalam rawatan perubatan Islam kan. So memang sangat bertepatan lah dengan tajuk hari ni kan, gangguan mental dan juga gangguan spiritual. Ya. So dekat sini mungkin kita boleh pergi lebih dalam lagi berkaitan perbezaan kan. Perbezaan dengan jenis-jenis penyakit adalah penyakit mental, penyakit yang disebabkan gangguan spiritual dan sebagainya. Ya, betul. Boleh, Sebab Kak doktor? Yong pasti mental dan spiritual tu adalah berlainan. Ya. Kalau doktor boleh bagikan perbezaan dia supaya kami lebih faham. Okey, berbalik kepada penyakit mental dan juga penyakit spiritual. Sebenarnya dalam di Darussyifah, maksudnya bila kita belajar ilmu pengubatan Islam ni, Allahyarham Tuan Guru dalam bukunya yang dijadikan silibus pengajian pelajar-pelajar untuk ilmu pengubatan Islam ni dibagi kepada dua. Satu penyakit jasmani dan juga satu penyakit rohani. So dalam maksud penyakit jasmani, kita fahamlah ni penyakit kencing manis ke, kudis ke, sopak ke ataupun penyakit demam ke, itu bersifat fizikal jasmani. Tetapi apabila kita bincang tentang penyakit rohani, di sini ada sedikit perbincangan lah. Walaupun asasnya rohani itu bersifat penyakit yang tak nampak. Penyakit tak nampak. Cuma apabila dikaitkan tadi, sebab penyakit mental pun sifatnya tak nampak penyakit tu, tapi dia membawa kepada perbuatan seseorang itu dan akhirnya kita kata dia ni ada masalah mental melalui perbuatannya itu. Jadi akhirnya kita kekal dengan prinsip penyakit itu ada jasmani, ada penyakit rohani. Cuma bila kita melihat kepada kecenderungan ni, maknanya dari sudut kepahaman ni, mungkin tak semua individu yang mempunyai penyakit mental ni mungkin dengan tidak semua yang ada masalah mental ada penyakit rohani. Tidak semua orang yang ada masalah mental ada penyakit rohani. Boleh ke faham itu? Rohani itu okey, kita masuk ada sikit lagi. Maknanya gangguan seperti kemurungan, depression, keresahan, anxiety ataupun trauma melibatkan faktor psikologi ataupun neurobiologi yang memerlukan rawatan profesional. Itu maknanya penyakit-penyakit mental yang depres. Kadang-kadang kita kata itu karakter penyakit-penyakit mental. Tapi tak semestinya dia tu jenis tak semayang, penyakit dia tak ada penyakit hasad. Itu penyakit-penyakit rohani yang dalam sikit lagi, nanti kita akan masuk sikit. So itu dari sudut maksud penyakit mental. Dan tak semuanya penyakit rohani seperti penyakit hasad, riak, ujub, takabur, ini ada penyakit mental.
Kita terbalikkan sedikit tadi. Uish. Faham Ni macam maksudnya? kena lukis ni. Itu yang saya cuba nak bawa dalam Baik, bentuk baik. visual sebenarnya. Supaya Sebab penyakit rohani ni sifatnya ialah penyakit-penyakit dalaman, okey. penyakit hati. Nanti kita masuk pula topik apa beza dia antara hati ni Ustaz? Ataupun Penyakit yang lebih bersifat kejiwaan ke? kerohanian, kejiwaan. Kejiwaan. Dia ada beza juga Azub. Okey. Cuma kat sini lah maknanya kalau orang tu dia nampak okey, dia tak sakit mental tapi penyakit dalam hati ni jenis riak, dengki, ataupun ujub ke takabur sebagainya. Dia sebenarnya itu juga dikira penyakit. Tapi penyakit ni kadang orang tak nampak, dia tak anggap. Jadi dalam Islam kita kata jasmani pun sakit, rohani pun sakit. Dan penyakit mental pun sebenarnya termasuk tadilah contohnya kemurungan dan sebagainya, itu juga penyakit. Maknanya dia punya mentalnya tak sihat. Okey. So dalam situasi ni individu tanpa penyakit mental ni boleh saja mempunyai penyakit rohani. Maknanya setiap orang ni kalau dia tak ada penyakit mental tetapi dia juga boleh ada penyakit rohani. Ataupun individu tanpa penyakit rohani mungkin hatinya baik tapi dia ada masalah depres. Boleh tak kita kata begitu? Adakah orang yang mungkin zikir, orang yang sentiasa dia solat, ada juga 2-3 orang yang kadang nampak dia ni rajin solat tapi nampak tak betul. Maksud tak betul. Maksud tak betul tu macam mana Doktor? Contoh saya ada dekat masjid tu saya nampak ada seseorang yang dia ni pakai kain. Dia bawa beg sana kemari, rambut dia panjang. Lepas tu dia semayang lah. Lepas tu dia semayang lah. Okey. Tapi nampak karakter dia tu seperti macam ada orang ada masalah mental. Okey. Jadi dia kata dia ni semayang, dia ni jaga mungkin zikir dan sebagainya tapi menampakkan bahawa dia menghadapi masalah mental. Cuma kita tak tanyalah sebenarnya encik ni buat macam ni kenapa ni? Dia macam berpakaian pelik. Contoh kita kata pakai kain plekat ke sana kemari, dia bawa beg usung ke sana kemari. Lepas tu bersendirian. Saya kata semayang dia jaga. Tapi saya nampak mungkin kecenderungannya ialah mental dia tak berapa nasihat. Begitu. Mental yang tak dia lah mungkin. Kak Iyong sebenarnya bila bercakap tentang sakit dari segi rohani, kebiasaan lah orang seperti biasa yang macam Kak Iyong tengok, oh ini mesti pasal histeria, ini mesti ada saka, ataupun ini mesti yang sakit ain. Jadi dari sudut perawatan selain daripada doktor kata tadi hasad, dengki, hati hitam semua mudah prasangka pada orang. Dari segi perawatan, yang mana satu sebenarnya yang memerlukan rawatan dari segi Islam ni? Sebenarnya bila kita cerita tentang rawatan Islam, dia merangkumi kedua-dua tu perlu dirawat. Kedua-duanya tu perlu dirawat. Cuma dalam tadilah sebab asasnya dalam punca kepada penyakit jasmani ataupun penyakit rohani ni, kedua-duanya juga boleh dikaitkan dengan keterlibatan makhluk halus. Keterlibatan makhluk halus. Maksudnya dalam maksud contohnya kalau rohani ni, of course lah sebab hati ni dia ada satu medan center yang akan sentiasa menjadi perebutan, menjadi hasutan. Hati inilah yang menjadi satu menyebabkan dia akan buat tindakan tadilah penyakit-penyakit dalaman. Begitu juga kalau penyakit jasmani ni. Penyakit jasmani pun walaupun kita kata tidaklah semuanya itu berpunca daripada gangguan jin. Mungkin dengan sebab dia tak jaga kebersihan ke, makan berlebihan ke. Jadi akan menyebabkan penyakit jasmani. So dalam Islam kedua-duanya itu ialah boleh dirawat dengan berbalik kepada prinsip asalnya iaitu wa iza maritu fa huwa yashfin. Allah yang turunkan penyakit dan Allah yang sembuhkan. Sebab itu bila kata rawatan Islam ni dia menyeluruh di antara jasmani dan juga rohani. Jadi kalau kita kata tadi rawatan jasmani mungkin menggunakan juga selain daripada ubat-ubatan secara klinikal, ada ubat, makan ubat penenang ke ataupun barangkali makan ubat Panadol dan sebagainya, itu ubat-ubatan. Tetapi dalam Islam juga selain daripada ubat-ubatan kita masukkan juga elemen berkaitan dengan doa. Baca doa, kemudian kita minta ayat-ayat yang sifatnya tambahan, yang minta supaya kalau sekiranya penyakit itu memang Allah yang nak bagi, kita minta wahai Allah kau sembuhkanlah penyakitku ini. Kalau sekiranya penyakit itu didatangkan oleh sebab dengan gangguan makhluk halus, kita minta juga supaya makhluk halus itu terhindar. So begitu juga dengan penyakit rohani tadi. Mungkin penyakit rohani, orang yang penyakit ujub dan riak ni,
Dia tak ada ubat kat klinik. Kat klinik hospital tak ada. Dia kata saya nak pergi klinik, nak jumpa dengan doktor. Doktor saya nak minta satu ubat saya ni. Saya ni bakhil sangat lah, ataupun saya ni ujuk macam mana dia. Kat klinik tak ada. Tak ada. So Tak jual. maknanya kaedahnya ialah dengan rawatan apa yang kita panggil mungkin dengan zikir dia ke, dengan terapi diri dia sendiri. Selain itu, selain daripada terapi, mungkin ada orang dah kata, saya dah zikir banyak dah Ustaz. Tapi saya punya masalah emosi saya tak boleh stabil. Dia zikir lah. Bisikan tu terlalu kuat. Bisikan Saya kuat. dah zikir tapi bisikan tu kuat Ya. sangat. Jadi kat situ, sama juga orang yang seperti itu juga kita perlukan rawatan Islam dengan, mungkin kalau dia tak mampu nak hilangkan dia punya keresahan, kesulitan dalam diri dia, dia perlu dirawat juga dengan kaedah-kaedah rawatan Islam tadi, sama ada dengan ruqyah syar'iyah. So maknanya kedua-duanya ini kombinasi yang kita kata kedua-duanya boleh digunakan dengan rawatan Islam. Okey. Saya nak menjuruskan juga tentang perbezaan lah kalau dalam slide ni. Saya nak cuba lihat tentang penyakit rohani ni ialah penyakit roh, nafs ataupun al-qalb, hati. Dalam Al-Imam Al-Ghazali, sebab saya nak berbalik kepada isu spiritual ni, sebenarnya Imam Al-Ghazali ni antara mempelopori tentang ilmu-ilmu kejiwaan. Imam Al-Ghazali ni ilmu kejiwaan dan juga dia membina dengan ilmu kesufian, mana penyakit-penyakit hati ni. Sebab itu dibahagikan dia dari segi seperti mana bulatan tu, kita kata ada jasad yang atas yang besar. Dalam bulatan adanya jasad tubuh badan kita. Dan dengan jasad ni digerakkan dengan akal. Dalam akal tu pula dia ada an-nafs. Nafsu ni ialah nafsu, kehendak kita. Kemudian adanya pula hati. Dan dalam hati tu pula ada roh. Ini sifat-sifat dalaman yang maka dalam maksud spiritual tu sifat nafsu kita, hati kita juga berkaitan dengan perasaan kita. Itu semua termasuk dalam konteks rohani tadilah. Adapun dalam konsep jasad dan juga akal ni dimasukkan dalam kategori seolah-olah penyakit jasmani. Tapi akal ni dia jadi pertimbangan juga, sebab akal juga sebab benda yang tak nampak. Ni ada sedikit macam ada sedikit jurang kepahaman lah. Tapi dalam Islam, dalam rawatan yang kita panggil Darul Sifat ni khususnya kita bagikan dua, rohani dan jasmani. So maknanya yang nampak zahir tu kita panggil dia jasmani. Adapun yang tak nampak ni kita anggap dia sebagai rawatan rohani. Okey. Sama macam mental tu rohani lah Ya. Mental, gangguan mental tu rohani. Macam contoh dia dah didiagnose sebagai depression, anxiety, PTSD, OCD tu dalam Islam disebut sebagai penyakit rohani. Penyakit rohani. Di samping dengan penyakit-penyakit yang lain macam tadi doktor sebut lah, hasad, wujud, riak. Jadi adakah ada rawatan khusus untuk yang penyakit-penyakit yang macam Tuan Taufik sebutkan tadi? Okey. Cuma kita sebutkan tadi dalam kalau jasad kita selesailah, hospital lah menjadi autoriti untuk mereka rawat. Penyakit akal juga, mental ni sebagaimana yang Tuan Syawal tadi ceritakan tadi, mungkin perlu kepada satu sesi kaunseling, mungkin ada ubat penenang, mungkin depresi itu, maknanya kita guide dia untuk dia, yelah mungkin dalam situasi tertentu ni kita sentiasa memberikan dia satu motivasi, kita lawan reverse psycho dia, kan, psikoterapi lah, psikologi kan. Sebab itu nanti psycho ni dengan satu terapi kita panggil psikoterapi. So ada juga dalam kajian kita ni digabungkan kaedah rawatan tu psycho mentalnya ni, orang yang pelik-pelik ni, lepas tu kita ajak dia balik semula dengan kaedah terapi yang Islam ajarkan. So kombinasi di antara psikologi dan juga masalah terapi tu ialah kita bawa dia kepada kaedah untuk merawat dirinya sendiri. Sebenarnya orang ni kalau dia tahu yang dia tu ada masalah, sepatutnya dia ready untuk dia membetulkan kesalahan dia ataupun kekurangan dia. Macam orang yang sakit, kalau dia tahu dia tu sakit dan dia perlu nak sihat, dia kena sedia untuk dirawat, makan ubat. Itu orang-orang jasmani punya masalah. Kalau dia tahu dia tu demam, lepas tu ada orang penyakit kudus dan sebagainya, dia kena akur bahawa okey, aku ni ada sakit dan ready untuk makan ubat, sapu dan sebagainya. Dia kena ready tu. Maknanya dia otak dia sedia dan sebagainya. Tapi sama juga bagi orang yang menghadapi masalah rohani, masalah mental, dia juga perlu tahu macam mana orang nak rawat dia dan dia sedia untuk dibantu, ataupun barangkali dia sendiri yang bersedia untuk merawat dirinya sendiri. Itu yang kita kata tadi, terapi, maknanya kita ajak dia cara untuk dia merawat dirinya sendiri.
Dengan cara kita akan bagi kaedah-kaedah terapi yang sepatutnya lah, mungkin zikir ni berapa banyak sebagai contoh gitu. Begitu juga dengan penyakit-penyakit rohani ni, kalau sekiranya orang tu tahu, oh ya aku ni hasad banyak sangat ni, dengki aku banyak sangat. So maknanya dia kena uh, letakkan bahawa aku kena rawat diri aku sendiri ni dengan zikir yang banyak, mungkin juga dengan baca Al-Quran yang banyak. So ini kesedaran dia untuk merawat dirinya yang sedang sakit. Tapi kalau kan kita kata ni, ada orang yang dia tahu dia sakit, lepas tu dia sedia untuk dirawat. Ada orang yang tahu dia tu sakit. Apa yang dalam istilah tu? Dia tahu apa yang dia tahu. Dia tahu ataupun dia tak tahu apa yang dia tahu, contoh begitu Dia kan. tak tahu apa yang dia tak tahu. Dia Dia tak tak tahu tahu apa yang dia tahu. Dia tahu. Yang dia tak tahu. tak macam tu. Semudah ada kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang kita ada ke apa yang kita Betul. lah kan. So maknanya orang yang menghadapi sakit ni sepatutnya dia juga kena tahu bahawa dia tu sakit, dan dia perlu tahu yang dia tu kena dirawat ke ataupun dia kena pulihkan dirinya sendiri. Kena sedar lah Dia yang kena dia sedar. sakit. Sedar itu maksudnya. Tapi kalau macam tu doktor, tahap manakah yang kita rasa kita ni perlu jumpa dengan perawat? Ya. Okey, soalan tu memang baik lah. Sebenarnya kadang-kadang orang ni kata bila masa kita nak tahu, sebab benda ni tak ada satu ketetapan pun. Cuma contoh tadilah, mungkin berdasarkan pada pengalaman. Kadang-kadang orang ni mungkin tadi Tuan Syawal ada sebutkan juga, mungkin ada orang dia kata aku sihat lah, aku okey lah, kau apa hal? Kau nak suruh aku ni kata sakit, aku okey. So kadang-kadang begitu. Contohnya, kalau sekiranya saya anggap dia tu kata dia tu otak dia terima aku ni sihat, mindset dia kata dia ni sihat, lepas tu orang kata dia tu sakit. So otak dia tu akan menjadi pengawal untuk dia kontrol dia punya penyakit yang mungkin hanya bersifat minimum saja. Sebab itu saya sebutkan tadi, ada orang yang kalau dia kata saya tak nak rawat, saya tak nak pergi jumpa perawat pun, dia dah okey. So dia boleh, kita panggil dia buat rawatan dirinya sendiri, terapi dirinya sendiri. Dia pulihkan dirinya sendiri tanpa perlu pada orang lain pun. Dia perlu rawatan diri sendiri saja. Dia healing sendiri. Healing sendiri. Healing sendiri. Betul lah tu. Kalau Betul. Ya, bila kita healing kan kita jadi positif kan. Dia rasa dia boleh rawat penyakit dia tu Sebab sendiri. memang Allah SWT jadikan kita tu begitu. Dia sebenarnya kadang-kadang tak perlu orang lain pun. Sebab itu mungkin healing yang lebih baik tu ialah healing dia sendiri. Dia boleh sebab Allah jadikan manusia tu kan dalam keadaan dia otak dia berfikir, dia patah balik, betul lah aku nak ke mana, dia pusing balik macam tu. Jadi menjadikan dirinya itu reverse psikologi. Boleh. Betul. Yalah, tapi dia kena sedar lah dulu kan. Kalau tak sedar macam mana nak healing, dia tak tahu apa yang dia sakit ke apa dan sebagainya kan. Okey doktor. Kita kembali kepada apa nama tadi? Kembali kepada model Imam Ghazali tadi tu kan, physical human physique. Ada 7 yang disenaraikan. Tapi sebenarnya diri manusia ni ada apa je yang ada pada diri manusia ni. Yang saya nampak ni fizikal kita lah. Betul. Tapi sebenarnya apa yang ada lagi pada diri kita ni sebenarnya? Mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut lah di situ. Okey, kalau kita tengok kepada model insan menurut Al-Imam Ghazali ni, dia disebutkan kat situ pembahagian kepada tiga jenis apa yang dikaitkan dengan rohani tadilah. Satu yang kalau kita sebutkan tentang al-qalb ni, hati kita, iaitu ni kesedaran spiritual. Hati kita ni dia hati yang hidup. Allah menjadikan hati kita ni sentiasa perlu dihidupkan, dan perlu hati kita juga hati yang sihat. Sebab hati yang sakit ni dia pun masalah sebenarnya. Sakit hati, berat hati kan, suka hati ataupun sakit hati kan, macam-macam tu. Dia nama-nama hati ni hitam. Hati hitam. Dan memang hati ni dia menjadi center ataupun pusat kesedaran spiritual lah secara umumnya. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan wa inna fil jasadil mudghah iza saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalb. Ini Nabi telah menekankan bahawa memang dalam hati ni kita ada segumpal darah lah. Maknanya daripada segumpal darah itu maknanya ada sesuatu yang sifatnya apabila hati ni baik, maka akan membawa kepada baiknya seluruh tubuh badan dia. Tapi kalau sekiranya hatinya itu hati yang fasadat, rosak, yang jenis tak dijaga, penyakit pun dia tak ambil rawatan, akhirnya dia akan membawa kepada kerosakan segala tubuh badan dia. Itu sebab itu center hati ni. Sebab itu dalam istilah yang lain juga, kalau kita kaitkan dalam maksud, ia berfungsi untuk menjadi organ yang dari segi fizikal tu dia yang mula-mula bergerak dan yang akhir sekali dia berhenti.
ada dalam istilah al-qalb ni, orang panggil jantung. Sejasat ni kena orang kata, adakah hati itu sama dengan jantung? Jadi dari segi Arab, dalam pengertian tu ada disebutkan dia bermakna jantung. Jadi jantung manusia ni dia menjadi nadi lah. Ada yang sifatnya dia akan, kalau kita bersin, makna hati tu dia jantung kita tu berhenti. Berhenti seketika ni. Jadi kalau kita sambung balik, denyut balik nadi tu kita lepas bersih kita kata Alhamdulillah. Sebab sambung kita punya nadi tu. Tu. Kalau sekiranya bersin lepas tu berhenti, lepas tu dia jam, dia kata tak nak. Innalillah. Innalillah. Itu orang lain yang kena sebut tu, bukan dia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau macam tu. Jadi dalam maksud ini adalah fungsi hati secara umumnya begitu. Dia menjadi center untuk masalah-masalah ataupun punca kesedaran spiritual lah. Kemudian kalau kita kaitkan tadi dengan bab nafsu. Sebab jantung ataupun kita kata hati tadi ni, hati ni dia merangkumi perasaan kehendak. Nafsu ni dia macam yang pada Jumaat lepas kita ada bincangkan tentang nafsu an-nathiqah, nafsu apa tu yang kita panggil syahwiyah, dan satu lagi nafsu yang dipanggil ghadabiyah. Dia maknanya kita punya perasaan ni, kita nak marah, kita kena bersemangat. Ini semuanya nafsu kehendak kita. Maknanya kita nak selera makan. Ini dalam nafsu kita tadi. Sebab itu kalau nafsu kita ni nafsu mutmainnah, tenang, dia boleh kawal. Jadi daripada hati tu adanya elemen nafsu tadi. Nafsu dia membentuk hati tu, seolahnya hati tu dikawal dengan nafsu yang baik. Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Ataupun kalau sekiranya hati kita ni tapi dikawal pula oleh nafsu amarah yang bersifat menguasai. Amarah ni maknanya ghadabiyah, dia jenis nak marah, melenting, panas baran, cepat. So maknanya itu berkaitan juga dengan hati. Tapi mungkin juga kata dia otak dia tak betul. Nanti dulu kita nak balik cerita tentang ni masalah penyakit hati tu. So nafsu ni lah yang menjadi juga penentu. Kalau dia memang nafsu dia tak boleh nak tenang dia ni. Jadi kat situlah yang kita kata dengan hawa nafsu, perasaan mungkin baik dan buruk. Okey, itu dari sudut hati, kemudian nafsu mengelilingi dia. Dia menyelaputi. Diselaputi. Ya. Hati diselaputi nafsu gitu kan. Jadi kalau nafsunya an-nathiqah, nafsu yang baik, nafsu mutmainnah, alhamdulillah baik. Hati tu pun jadi baik. Jadilah baik dia. Jadi nafsu tu mengajak kita benda yang baik. Kita didik nafsu tu nafsu yang baik. Tak adalah jadi penyakit kan. Jadi bukannya lah bila kita sebut nafsu tu mesti perkara yang negatif. Ya. Yang kuat makan, yang nak kaya, nak betul. cantik. Yang... Sebenarnya nafsu ni penting sebenarnya. Kalau contoh kita kata nak pergi kerja, kena ada nafsu. Bersemangat tu nanti kita kata kehendak nafsu ni. Kayung. Kalau tak ada nafsu jadi apa? Kau tak nafsu jadi malaikat lah kan. Betul, malaikat cuma ada akal. Tak, kita nafsu nak makan. Ya, itu semua nak nafsu. Ni nafsu lah ni. Cuma nafsu yang terkawal. Makan bertenang. Yang makan tu yang makan banyak ke, makan gelojoh ke, ataupun makan untuk jaga kesihatan. Atau kepada bab soal perkahwinan pun. Nafsu syahwiyah ni tu kita tadi. Mesti kena ada. Kalau tidak macam mana? Ada juga isu-isu rumah tangga hilang nafsu. Nafsu syahwat lah maksudnya. Jadi bersenyap. So dari segi konsep ni kita kata tadi hati, kemudian ada nafsu. Nafsu ni perasaan kehendak. Dia menyeliputi. Okay. Nafsu tu menyeliputi kolbu tadi, hati tadi. Okey. Kemudian maknanya yang ketiga itu adalah ruh. Ruh ni kita maknanya yang yas'alunaka anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi, ini kerja dengan Tuhan. Maknanya lebih dalam bahawa kita ni terus direct dengan Tuhan. Bahawa apa-apa kita kata ya Allah, ada satu yang kita mengharapkan esa. Maknanya Tuhan tu ada bersama dengan kita. Okey. Tapi ini ada tengah konsep roh ni kan. Konsep roh ni memang itu ilmu Tuhan kan, ilmu Allah. Memang kalau kita kaji macam mana pun memang takkan sampailah darjatnya gitu. Tapi itulah memang kadang orang-orang barat, pengkaji barat ni bila kita buat bacaan tu nampak macam menarik lah. Macam ada logiknya juga di situ. Allah alam lah. Tapi baca boleh, tapi pandai-pandailah buat kajian sendiri kepada bacaan. Sebab itu tadi kalau Al-Imam Al-Ghazali punya pendekatan ni, maknanya kesejahteraan itu sebenarnya datangnya daripada tadilah mungkin fizikal yang seimbang, juga dalaman juga seimbang. So tadilah dalaman mungkin dengan nafsunya, dengan hatinya. Keseimbangan itu boleh berlaku jika al-aqlu salim fi jismi salim. Maknanya akal yang sihat,
daripada tubuh badan yang sihat. Maknanya akal tu mental yang baik lah. Kemudian juga tentang hati lah. Kalau macam akalnya sihat, tak gila pun, tapi hatinya sentiasa dengki, marah, ujuk, riak. Ini pun penyakit. Cuma mungkin penyakit tu dia kesampingkan. Tapi sebenarnya penyakit ini, rohani tadi ni, kalau tidak dikawal juga, dia akan menyebabkan kekacauan kepada otak dia. Dan akhirnya kalau sekiranya tidak dikawal, mungkin akan menyebabkan tingkah lakunya juga akan menyebabkan tadilah. Mungkin sihir, mungkin santau, mungkin apa-apa yang bersifat kejahatan-kejahatan So, mistik. mana kata macam contoh, kalau hati tu macam penyakit hati, tak mungkin semua orang ada lah kan, ataupun saya sendiri memang ada penyakit tu lah kot kan. Hasad. Betul. Hasad tu kalau dah teruk sangat sampai Ya. satu tahap, tindakan kita pun akan berubah juga tu Sebab itu dia hasad menyantar tadi orang ni. tadi tu kan. Mana contoh kalau kita kata tengok kawan kita, dia ni pantang nak lebih sikit, nampak handsome sikit, dia marah. Contoh dia naik pangkat lebih sikit. Itu yang Kak nak tanya doktor. Bila kadang-kadang kita ni buruk sangka kita banyak, hasad kita banyak. Ya. Nak zuhud tu susah sangat lah. Ya. Tapi bab yang negatif-negatif ni semua ada. Betul. Jadi tapi kita perasan. Saya Ya. tahu macam Kak Yung tahu Kak Yung tengah dengki ke orang ni. Dalam keadaan begitu, apakah amalan yang Kak Yung boleh buat untuk mengatasi perasaan hasad, perasaan yang negatif tadi tu lah? Ya. Kita akan sampai topik itu nanti. Baik. Oh, okey. Maksud belum sampai lagi lah ni. Itu penutup tu. Itu penutup ya. Okey, Amalan okey. tu biasa tutup ujung. Jadi kita kembali balik kepada Sebab rohani kita nak dan rawat dulu, sebab kita nak Baik. kenal punca masalah. Apa itu masalah-masalah yang berlaku. Sebab tadilah hasutan ni syaitan, dia akan kacau kita punya perasaan tadi tu. Dia tak boleh tengok orang senang. Dia ada perasaan-perasaan yang bersifat dengki tadi, dan akhirnya kalau sekiranya dia buat jahat, itulah itu kejahatan mistik. Dia akan santau, dia hantar penyakit lah, dia dengki. Dengki tu maknanya penyakit rohani itu sebenarnya. Okey, itu secara umum tadilah berkaitan dengan nafsu ni. Cuma saya nak berbalik pula kepada kita tengok pula kepada peringkat-peringkat nafsu. Al-Imam Al-Ghazali juga membicarakan tentang nafsu ni. Membincangkan tentang nafsu ni, berapa tingkatan nafsu kan. Berapa jenis nafsu. Berapa jenis nafsu ni. Sebab saya nak anggap dia penyakit-penyakit spiritual daripada hati kita ni. Memang kita ni kena banyakkan hati kita ni, kena sentiasa juga dipulihkan, disihatkan rohani kita ni. Dijaga Spiritual lah kita ni kena dijaga. Sebab tadilah dia penyakit tu macam tak nampak, tapi kesannya dia akan buat secara mistik juga. Tu tadi. Kesannya dia buat secara mistik. Kesannya maknanya dia boleh melakukan suatu perbuatan yang bersifat yang tak nampak juga. Tapi benda tu wujud. Okey. Contohnya orang dengki, dia kata tak apa, aku tengoklah kau nanti. Dia simpan satu benda pasalnya tu. Doktor, adakah itu yang dikatakan penyakit ain tu? Ya mungkin Boleh jadi. Mungkin boleh jadi. Mungkin boleh jadi. Yelah, sebab kita tengok contoh kan, Kak Yung pakai kereta baru lah hari ni. Cantik. Amin. Wah, betul. Nampak macam kita kagum. Ya, betul. Tapi pada masa yang sama ada interference. Ya, itu adalah penyakit sebenarnya dalam tu. Dan kalau contohlah dia kata, tengoklah tak lama kereta baru kau ni. Dia akan buat tindakan. Faham. Maksudnya dari situ pun ada, Ya, dia kata aura negatif. betul. Seperti tadi kalau kata ain tadi maknanya satu mungkin dengan bersifat dengki, dia pandang mata kau tengok tak lama kereta ni aksiden lah dia. Ataupun contoh, dia kata kau tengoklah, kau kata dia ni cantik sangat apa kan, dia kata dia akan buat satu benda yang bersifat ain. Ain ni dia dengan dengki ataupun dengan maksud Kagum kadang-kadang hasad, kagum. Kagum pun boleh jadi ain. Betul. Ini kalau kita cerita ain dia akan panjang sikit. Tapi maksud ain ni satu, sepatutnya kalau kita kagum ni, kita kena ingat, kena lafazkan tu, masya-Allah, subhanallah. Tu kita tutup dengan begitu. Kita tengok anak bayi yang comel, kita masya-Allah, alhamdulillah, cantik comelnya, contoh begitu. Tutup dengan kalimah masya-Allah, dengan puji-puji Allah SWT. Tapi kalau sekiranya kita baca geramnya tu, kadang-kadang boleh penyakit ain dan dengki lah kita. Kalau aku dapat budak ni memang aku gigit dia kan. So gitu kan. Akhirnya kadang malam budak tu jadi tidur jadi antara menangis dan sebagainya. Dia begitu. Jadi itu saya sebutkan tadi ain. Hatta tadi contoh kalau kita kata ada orang naik kereta laju kita dengki kau, dia kata dia potong aku, siap kau. Kata ke depan tu aksiden. Contoh dia buat perasaan begitu. Benda tu boleh berlaku. Adakah itu daripada doa atau kata-kata ke, ataupun sebenarnya kena ain sifatnya ialah dengki. Dan dengki itu diterjemahkan oleh syaitan, menjayakan kedengkian orang tu. Tu maksud dia. Tapi benda ni kita kata betul ke benda itu. Tapi sifatnya ini apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ainul haq ni betul.
Benda ain ni benda yang hak yang Betul lah. benar. Benar. Maknanya kalau kita memang ada insting perasaan yang buruk ni, kadang-kadang syaitan dia akan take over. Kau memang ada dengkian. Kau dengki, nanti aku cuba terjemahkan kedengkian kau tu. Aku akan membantu kau punya kedengkian tu supaya orang yang kau dengki tadi tu akan berlaku. Kesianlah orang yang kena tu. Ya. Sebab itu penyakit ain ni, Ya, kita tak tahu orang ni hari ni rambut sama hitam. betul. Tapi kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Dia macam sangkaan dalam diri kita rupa-rupanya memberi Betul. impact negatif Betul. pada orang lain. Ya, betul. Sebab itu dalam Islam dia kata jangan sangka buruk. Inna ba'daz zanni ismun, tu maknanya prinsipnya itu. Sebab dosa ni benda yang boleh melibatkan, ialah dosa kan, benda yang tak baik, dan syaitan pula dia akan mengambil kesempatan. Bila kata bagus, kau dah ada kau dengki dengan dia kan, okey tak apa. Dia akan cuba dia pujuk, dia kata kau nak suruh aku buat apa. Mungkin sekali dia kumpul 2-3 point, cantik ni. Ini tak boleh ni, aku kena jumpa Tok Mo. Betul-betul gitulah. Jadi itu pun adalah penyakit Penyakit rohani sebenarnya. So kita berbalik pula dalam tingkatan jenis nafsu. tingkatan nafsu ni berdasarkan pandangan Al-Imam Al-Ghazali. So maknanya kalau kita lihat tadi, contohnya nafsu ammarah. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ni contoh tadi hati. Kemudian nafsu ni nafsu amarah yang bersifat jahat. Dia meliputi hati yang, dalam hati kita pun mungkin ada kelemahan penyakit. Lepas tu kita punya nafsu kita pula nafsu yang sentiasa mengajak benda yang buruk. Jadi akhirnya akan terjemalah penyakit-penyakit hati yang amarah tadi ni. Maknanya panah baran, nafsu yang sifatnya rendah, berani melakukan kejahatan serta sukar mengambil iktibar. Ini nafsu amarah. Kemudian kalau kita tengok pula nafsu lawamah pun nafsu yang sudah sedar tapi masih lemah, sering terpengaruh dengan dorongan nafsu. Ni nafsu lawamah. Dia dah sedar sikit, mana kata ni tersilap ni kan, tapi masih lemah lagi lah kan. Masih boleh lagi terikut dengan godaan nafsu. Dalam surah Al-Qiyamah tu mungkin ada ayat tu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Apa seterusnya? Tak ingat. Tapi cerita berkaitan lawamah itu ada dalam surah Al-Qiyamah tu. Menceritakan tentang ini adalah itu yang sebab Al-Imam Al-Ghazali bila dia wujudkan satu tingkatan-tingkatan ini, sebenarnya bukannya kosong saja, maknanya berdasarkan kepada dalil rupanya. Dalil daripada Al-Quran tu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Tadi dah makatan amarah itu ada. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Itu tadi semua. Sampai dah. Wala uqsimu bin nafsi al-lawamah. Jadi nafsi lawamah yang kedua. Kemudian mulhamah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha dalam surah. Fa alhamaha. Apa tu ayat wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha. Tu ayat tu. Ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tu mulhamah ni dia tengah-tengah, yang kadang-kadang dia akan dibawa ke baik. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang-kadang mulhamah ni kadang dia boleh pergi ke baik, kadang boleh jadi yang kejahat. Ada gitu. Lalang. Dia tak betul-betul kukuh. Mulhamah ni. Mulhamah. Okey. Kemudian tu nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ini tingkatan-tingkatan yang tinggilah. Dan semakin tinggi lah. Radiyatan mardiyah. Tu makna radiyah, lepas tu mardiyah pula. Tadi mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. So ini bila kita cerita tentang spiritual, itulah pokok perbincangan tu. Pusing-pusing. Jadi hari ni kita punya jiwa kita ni pun dia kena sentiasa diterapikan dengan isu-isu yang begitu. Sebab mungkin kalau kita kata tadi penyakit mental tu salah satu daripada penyakit, tapi penyakit-penyakit hati ni pun kalau tidak dikawal, jadi inilah penyakit-penyakit. Tadilah dengki, tak seronok kerja, asyik nak menyalahkan aja, mungkin cari pasal je. Betul lah. Boleh jadi dia Ni dengki jiwa sangat dia, kan. Jiwa yang dia tak tenang, jiwa dia sebenarnya. Jiwa dia tak mencari satu yang bersifat sangka baik, terima redha, pasrah, mahmudah, sifat-sifat mahmudah. Dia banyak sifat-sifat mazmum. Sentiasa nak memberontak. Rasa nak berontak, rasa. Tuan Amin komen kata, kalau tak silap saya doktor tu, pernah cerita di Mesir dan negara Timur Tengah, bangunan yang besar megah selalunya dihiasi dengan kaligrafi Masya Allah. Benar. Dan sebagainya bagi mengelakkan penyakit ain. Betul. Macam contoh lori kat Mesir lah ni. Lori kat Mesir? Apa ni, Ustaz Amin ni memang budak Mesir. Dia memang dia Azhari, belajar di sana. tak silap Azharian kan. Masya Allah. Azharian. Okey, so maknanya
kadang-kadang kenderaan-kenderaan ni dibuat masya-Allah tabarakallah. Masya-Allah tabarakallah. Mula-mula kita kata itu adalah ayat untuk salah satu daripada bentuk untuk terapi ataupun mengelakkan daripada gangguan sihir ain. Tapi yang saya tak fahamkan doktor, Ya. ini adalah bangunan. Adakah bangunan pun dia akan terkesan dengan sifat ain ni? Bagaimana cara dia terkesan? Sebab kita bercakap soal manusia ada perasaan. Ya, betul. Tapi bila bercakap tentang bangunan, ia adalah satu bentuk fizikal yang Ya. tekan Dia, macam tu. saya nak kaitkan kiasnya ialah bangunan, kereta ataupun apa-apa juga objek yang bersifat fizikal ni. Cuma yang tadi tu Tuan Amin tu cakap di negara Timur Tengah bangunan yang besar-besar selalunya dihiasi dengan kaligrafi masya-Allah. Itu dia tak begitulah. Kita pun tak tahulah macam mana bentuk orang dengki kan. Orang dengki Adakah dengan dia bangunan tu. punya untuk mengelakkan keburukan Ya. kepada bangunan tu ataupun kepada pemilik dalam bangunan tu ataupun orang yang berada dalam bangunan tu? Boleh. Sifatnya menyeluruh lah. Dia boleh juga. Kerana ada orang pula dengki. Dia kata bagusnya bangunan ni. Lepas tu 10 orang yang cakap macam tu. Ataupun kebencian orang ni. Dia kata bangunan ni. Dia macam ada perasaan tau. Dia perasaan cantik tapi bangunan ni macam tak kukuh je kan. Macam tu lah kan. Boleh Yeah. jadi boleh jadi orang kalau dalam, runtuh boleh jadi ni. pada fizikal bangunan kan. Boleh jadi orang yang menggunakan pada bangunan tersebut. So, pada teknologi pembinaan tu. Saya tak tahulah. Macam saya pernah tengok tu macam bangunan SPRM tu kan. Saya tengok Di kawanan tu, Putrajaya tu. betul Dia ya. punya kaki dia, saya kata kaki kajang. Tiang Saya tu kata, kan. Saya kata ni kukuh ke tidak bangunan ni. Kena letak tu masya-Allah. Jadi saya dulu fikirkan macam mana dia punya tiang tu boleh macam tu Arkitek. Dia menampung dia punya bangunan tu. Bangunan tu. Tuan-tuan tengok ya. Ya. Betul. Maksud kagum sebenarnya, kagum. Tapi yalah, benda tu pun boleh jadi kepada mungkin kalau kepada ke ain dia akan juga juga kan. Ya, maksudnya kan doktor, betapa penyakit hati ni kesan dia sangat teruk walaupun kepada bangunan sekalipun. Betul. Sebab hati ni, sebab ini adalah tempat rebutan syaitan. Dan syaitan tadi lah kita kata tadi. Dia akan menterjemahkan, dia akan usahakan. Kalaupun tak berjaya pun, tapi at least kita kata aku nak tengok bangunan runtuh, aku nak tengok kereta ni rosak, aku nak tengok. Dia akan jadi begitu, dengki kan? Ya. Betul risau kan. Pula jadi zaman-zaman sekarang ni Gen Z Alpha, Gen Alpha ni kan, semua letak dalam media sosial kan. Ya. Nasib lah. Takut ia jadi satu orang pandangan mata ain. Walaupun niat dia kita nak bagi inspirasi. Nak berkongsi kegembiraan. Berkongsi kegembiraan supaya orang lain lebih bersemangat. Tapi rupa-rupanya dia akan membawa kepada satu perkara lain yang lebih buruk. Itu penyakit ain tu datangnya daripada penyakit rohani lah. Penyakit rohani. Daripada hati tadi. Boleh jadi dia ada nafsu lawamah kat situ kan. Ya. Sebab itu tadi bila kita bincang tentang nafsu dalam konteks penyakit rohani ni, tu yang nafsu juga perlu dididik dengan cara yang baik supaya nafsu kita tu terarah perkara-perkara yang baik lah. Di samping maknanya siapa yang boleh nak kawal nafsu ni? Kita nak pegang nafsu pun tak boleh. Mungkin akal kita, mungkin kalau akal tu dikuat, dia boleh kontrol, alhamdulillah. Sebab itu kadang contohnya ada orang yang kita kaitkan tadi, contohnya orang tu dia akal dia kuat. Dia kata tak apa, tak ada masalah ni, aku boleh kawal, masalah aku tak sabar ni, otak dia boleh kawal. So kita anggap mungkin gangguan tu gangguan terkawal, gangguan rohani terkawal. Gangguan rohani terkawal. GRT. Terangkan lagi doktor. GRT. Gangguan rohani macam mana gangguan rohani yang terkawal. Maknanya contoh kita kata, kalau kita ni suka dengan seseorang, kita suka dengan seorang, kalau jenis tak terkawal, kita ajaklah dia ke mana ke kan, kita macam-macam kita boleh buat dengan dia. Tapi terkawal, okey, relax dulu. Iman kata, kau buat bertenang sikit, kau tu ustaz. Kan, aku ni kau tu kerja kat mahkamah. Mahkamah, beringat sikit. Nanti kalau kena tangkap kat mahkamah juga. So gitu. So terkawal lah tu. Tapi terkawal ni juga dia harus kena letakkan kesedaran. Jadi sebabnya otak dia kawal. Rational. Okey, relax, tak apa. So begitu tadi. Kalau kita tak terkawal, mungkin dengan hati tadi dah bergejolak dah. Otak pula okey, on. Line clear, bos. Tentu begitu. Pula syaitan pula menyokong pula. Syaitan kita menyocok. Astagfirullahalazim. Nampak tak dia punya kesan dia. Sebab itu kalau contohnya otak dia masih boleh kawal, contoh tadi orang kata dia ada gangguan, contohnya kalau kita yalah tadi mungkin sebab pemarah, dia kata aku ni okey lah, sihat lah, kau nak ajak aku pergi rawatan apa? Aku sihat, aku tak ada jin apa. Okey. So saya anggap
marah dia tu marah yang mungkin pada dia masih boleh dikawal, dan kita pun tak boleh nak paksa-paksa orang yang macam itu. Jadi kita kata kalau dia boleh bawa, silakan teruskan. Kita ajak je lah, jangan lupa banyakkan zikir ataupun bacalah doa banyak-banyak, mudah-mudahan terus Allah bagi dia ketenangan, kesembuhan, kebaikan. Tapi kalau orang yang aku pun dah jam lah. So kat situ, sebab itu tadi kesedaran nak dirawat ini pun mesti lahir daripada diri dia sendiri. Dia perlu dapatkan apa tu, keperluan. Dia rasa macam aku ni aku nak Something minta wrong. orang ketiga lah orang yang nak bantu aku. Mesti dia kena sedar lah, ada something sedar. wrong pada diri dia kan. Betul. Dia kalau ikutkan konsep sama macam kaunseling. Bila kaunseling ni, dia kena datang dengan hati yang terbuka Betul. untuk menerima rawatan. Betul. Jadi setuju. macam tu juga dengan Betul. rawatan spiritual. Spiritual. Sebab kita tak boleh nak paksa orang. Cik ni ada masalah, cik datanglah saya. Tak boleh. Okey. Aku tembak kau kalau tak nak datang. Tetapi macam ada contoh. Silakan. Bukanlah contoh macam soalan lah. Macam ni kita nak gunakan kaedah tu. Kalau macam kita akrab kan. Kita akrab pada masa yang sama macam Dr. Zainal kan. Dr. Zainal ni adik akrab. Kemudian dia adalah perawat. Ya. Dia pula proaktif. Dia tengok saya ni stres kan. Dia terus jumpa saya, rukyah saya kat situ. Tak pernah tanya, tak ada apa. Tiba-tiba terus rukyah. Macam mana dia Dr.? Tak, sebab itu kalau sekiranya dia memerlukan hikmat untuk ruqyah ni, memang asalnya kita bertemulah, berbincang dengan dia. Ada masalah ke ataupun tak ada masalah ke, ataupun dia kata boleh tak saya minta izin untuk ruqyah awak. Sebab kadang kita kena minta begitu juga. Sebab itu saya pernah dulu satu sesi mula asalnya kaunseling lah, suami isteri. Bila mana suami tu kata okey, I tahu, okey lah, tak apalah, I sedar, I minta maaf lah apa sebagainya kan. Isteri kata no, saya dah tak boleh lah apa sebagainya. Tapi saya nampak reaksi isteri tu seolah-olahnya keras betul hati dia ni, memang dia tak nak semua. Sebab tu saya kata, puan, boleh tak saya minta izin, saya nak ruqyah sekejap puan. Okey, itu pula. Itu apa, kaunseling Siapa? Yang doktor cerita tu ada Pasangan suami isteri. pasangan tu jumpa doktor Jumpa saya untuk kaunseling. Okey, kaunseling keluarga ni lah. Sajalah dia kata, Ustaz, tolonglah Ustaz tengokkan apa semua ni kan. Lepas tu bila saya baca ruqyah, rupanya keluarlah suara yang betul, bukanlah suara perempuan itu. Ada simptomnya keluar, ada gangguan. Ada simptom yang keluar dan ada gangguan. Saya kata inilah makhluk yang engkau ni menyebabkan susah sangat nak buat bincang pun sebagainya. Tu terus. Jadi Yang bila tu, mana rawatan tu terus kita rawatan pun tu. buat rawatan ruqyah. Bila ruqyah memang keluar suara makhluk, dia kata aku tak suka pasangan ni bahagia. Aku tak suka, aku memang nak ceraikan dia. So maknanya so daripada sudut sangkaan kita tu diterjemahkan melalui ruqyah, akhirnya terjelmalah makhluk ni. So sebab itu dalam situasi tertentu ni, kalau sekiranya memang dia punya otak dia pada ketika itu dah tak boleh nak kawal dah. Biasanya kalau kita baca ruqyah, otak yang dalam 50-50 ni dia akan terus dikuasai. Maka kalau sekiranya ada makhluk jin dan sebagainya, mungkin ada dalam tubuh badan itu, dia akan bercakap. Tapi kalau sekiranya kita baca, tak ada apa-apa kan Ustaz kan? Tak ada apa-apa kan? Dia berpilih kita kan. So kita kata okey, awak tak ada apa-apa, cuma saya anggap gangguan yang ada pada awak ni gangguan terkawal. Maksud gangguan terkawal tu bukanlah maksud gangguan daripada jin. Ya. Gangguan mental dia juga lah. Rohani dia, jiwa dia lah. Maksudnya memang jiwa dia memang jadi dah tak semua nak. orang. Kadang kalau kita ruqyah ni, sebab mungkin pendekatan ruqyah ni ialah kita gunakan ayat Al-Quran yang sifatnya ayat itu ada spesifik berkaitan dengan ayat yang sifatnya panas, ayat yang sifatnya, ialah maknanya ayat yang kalau sekiranya betul di kalangan makhluk jin ini, dia akan rasa, dia akan kesan secara direct. Doktor, bila bercakap tentang ruqyah ni, Kak Im ada pengalaman. Kak Im nak tahulah sama ada ruqyah ni berkesan pada diri sendiri, pada diri orang yang dibaca ataupun pada orang lain juga. Sebab ada satu kes masa tu, kes di mahkamah lah. Dalam keadaan perbicaraan, isteri mendakwa yang suami ni ada something dalam badan. Dia nak tunjukkan juga pada hakim. Dia nak baca ruqyah, nak menunjukkan yang suami ni ada benda yang mengganggu kan. Tapi bila dia baca lepas tu, orang yang di belakang, klien lain, dia yang muntah darah teruk. Suami ni relax, tak ada apa-apa. Jadi adakah ruqyah ni turut meninggalkan kesan pada orang lain yang ada mendengar juga. Betul. So sebenarnya ayat ruqyah ni maknanya baca ayat Quran. Maknanya kalau orang tu kita bacakan ruqyah, dia relax je, tak ada apa-apa pun. Kawan dia pula yang jenis rasa mual, dia pula nak muntah, dia kita nampak dah mula hayal lah, ini kawan dia pula ada gangguan ni. So pada asasnya kita kata okey, kalau yang kita rawat direct itu kita anggap okey,
biasanya kalau begitulah yang saya ingat Allahyarham Tuan Guru ni, Tuan Guru Harundin disebutkan, kalau orang tu tak ada penyakit, jangan kita terus tiba-tiba kata ada penyakit. Kalau dia ada penyakit terkawal pun kita anggap okey, alhamdulillah, okey sihat, teruskan lagi. So kita tak letakkan dia sebagai seorang pesakit ataupun kita kata penyakit terkawal lah. Jadi kita anggap awak ni tak ada gangguan. Tutup dengan begitu. Kadang-kadang kalau ada sikit gangguan pun kita kata encik ni ada gangguan ni. Secara tidak langsung dia telah pun mindset dia dah masuk dalam diri. Kita tak So, terus sebenarnya- bagi keputusan lah. Ya betul. Sebenarnya reverse psychology ni, reverse psycho ni sebenarnya penting untuk kita tidak meletakkan bahawa orang ni semuanya ada gangguan. Dia cepat dia meletakkan. Sebab itu kalau dari segi prinsip, kalau kita baca dia tak ada apa-apa, okey cik, alhamdulillah, tak apa. So at least dia dah release lah. Betul lah ustaz, aku dah tanya ustaz dah, aku tak ada apa-apa. Berbanding dengan orang kata, kau ni ada jin. Dia tak ada apa-apa lagi, tapi mindset dia, betul lah tuan-tuan ada jin tak ni. Jadi bila kita baca, kalau memang betul kita baca ruqyah tu akhirnya memberikan efek tadi tu, mungkin dia akan nampak, betul lah memang ada jin lah. So kita pun buang. Tapi kalau kita baca dia pun okey, dia boleh stabil, dia boleh tenang, kita anggap okey, puan okey. Terkawal. Maksudnya gangguan tu pada pemikiran dia lah, bukannya Bukan pada gangguan yang datang pemikiran. pada luar ke. Ya. Bukan Pemikiran. mungkin tidaklah sampai satu tahap yang kronik jin masuk dalam badan dia. Dia lebih kepada bisikan-bisikan, Ya. syaitan lah, nafsu dia sendiri kan. Ya. Tadi doktor sebut nafsu ada 7 peringkat kan. Yang paling Ya. teruk tadi tingkat 1, 2, 3 yang paling bawah tu kan. Ya, betul. Mutmainnah tu dah start mulalah kepada ke arah yang baik kan. Betul. Sebab itu saya nak ialah bila kita cerita tentang penyakit jasmani juga penyakit rohani, kita pun baliklah semula kepada cerita, adakah kita punya maklumat jasmani dan rohani ni benda yang tak ada sumber. Asalnya memang Al-Quran tu diceritakan tentang penyakit jasmani, penyakit rohani. Sebab itu dua-dua dikira penyakit. Tadi kalau kita berbalik kepada penyakit jasmani ni, of course lah dalam ayat Quran tu banyak. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ni, faman kana minkum maridun. Maridun itu diulas oleh para ulama bahawa ia penyakit bersifat zahir. Gastrik. Penyakit gastrik lah, maknanya zahir lah tu. Maknanya orang yang ada masalah penyakit. Maridun, itu penyakit fizikal. Begitu juga kalau kita tengok dalam ayat Quran yang lain tentang Allah SWT suruh kita ni makan makanan yang elok-elok. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Kita yang dilarang makan benda-benda yang binatang-binatang kotor ni. Tu halalan thayyiba, benda yang baik. Tapi ada jenis makhluk yang bangsa-bangsa yang tertentu ni ataupun orang yang jenis makan namanya apa, binatang yang bukan agnostik, apa namanya? Kalau binatang yang aku makan Binatang macam mana tu? makan Lalang. tenggiling ke, dia makan apa namanya? Jenis-jenis haiwan yang makan itu makan ular ke apa? Carnivore. Carnivore. Reptilia. Ada cerita ke? Binatang macam tu lah. Macam penggiling macam tu lah. Jenis eksotik. Exotic. Allah, Ya. nak bunyi tu tak Macam dapat. cicak. Saya pun tak dapat. Exotic, ya. Betul-betul eksotik ni. Dia nak makan Landak begitu. apa semua tu kan. Tahu benda yang dimakan. Walaupun yelah, benda tu kita kata, tengoklah, halal dalam thayyibah tu halal dari sudut kemudian thayyibah tu benda yang baik lah. Kalau kita kata binatang yang pendek tu, kaki pendek tu, kita kata tak tahulah. Kita dah tahu dah benda tu Allah haramkan tu, maknanya adalah tu benda yang tak kena pada binatang tu. Ya, kajilah kan. Kajilah. Tapi masalahnya dah dikaji nak juga. Tu. Jadi dalam Islam dia nak jaga benda tu sebab ada penyakit-penyakit yang daripada binatang-binatang ni. Tapi benda yang diharamkan tu lah yang kita nak kejar juga. Kan? Macam juga kita minuman kan. Benda arak tu yang diharam itu juga yang dikejar. Sedangkan banyak lagi air yang lain. Tu arak tu satu je kan. Satu je. Satu je. Padahal fresh orange juice apa. Tapi banyak. itu juga yang Itu ada. juga yang dia tegak. Allah. So maknanya itu penyakit-penyakit yang Itu penyakit dalam lain, prinsip penyakit. Allah kata tadi suruh makan benda yang halal dan juga baik. Okey. Begitu juga dalam prinsip yang penyakit fizikal ni, ialah fizikal tu of course lah kita sebutkan tadi penyakit-penyakit yang Allah sebutkan dalam ayat sopak, buta kan, summum bukmun umyum fahum la yubsirun, itulah penyakit-penyakit fizikal. Maknanya bila mana Allah sebutkan penyakit-penyakit fizikal tu, maknanya kita tahu penyakit fizikal tu ada. Al-Quran juga mengesahkan wujud. Kemudian ada pula penyakit yang rohani. Ni yang penyakit rohani ni banyak yang kita sebutkan tadi lah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kan, maknanya penyakit-penyakit hati. Jadi ini juga dikategorikan sebagai penyakit.
penyakit satu, maknanya asasnya kalau penyakit rohani ni biasanya keutamaannya directly-nya ialah daripada gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Maknanya hatinya tidak dirawat dengan zikrullah dengan betul, jadi akhirnya syaitan menguasai penyakit-penyakit rohani ni. Soalan Hmm. kan. Kalau macam doktor gunakan perkataan dirawat, makna kata dah sakit. Sebelum sakit ada tak? Oh, okay. Betul. Benda lain yang mungkin kita Dia boleh boleh letak digunakan. amalan. Ya, Sebelum betul. jadi sakit. Ya. Ke nanti hujung nanti pun nak. Yelah, pada prinsipnya betul juga tu. Mana penutup dia. Okey. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Okey, Mencegah kita ada itu. dua hutang dengan Dua doktor, hutang. ada dua hutang dengan kita ni. Okey, sebab bila sebut dirawat maksudnya dah sakit. Ya. Dah sakit. Jadi orang yang sebelum dirawat ni, sebelum sakit ni, dia kena al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah tu lebih baik daripada mengubati. Betul. Kan? Apa ni? Prevention better than Prevention is cure. better than So cure. maknanya itu prinsip yang kita terima, bahawa sebelum sakit ni cubalah rawat, bantu diri sendiri. Tadilah kalau kita penyakit fizikal kan, sebelum jadi sakit ni senam contoh. Senam ke? Jaga makan, jaga kebersihan, Jaga hati. jaga hati. hati. Tadilah tu makan satu fizikal sebab yang fizikal. hati ni pun kena jaga. Ya. Hati ni kita kata Allah, adalah ruang-ruang masa untuk kita duduk sekejap, istighfarkan berapa kali, tasbih ke berapa kali. Makanan kepada hati Makanan lah. kepada hati. Majlis-majlis ilmu ini makan hati semua. Cuma kat sini kadang orang dia nak cuba nak bezakan, sebab itu dari sudut akrab ni kita nak mengajak supaya semua kita ni benda yang sama. Ya, maknanya nak jaga kesihatan, okay fine, jaga kesihatan, datang kerja supaya dapat sihat, datang kerja dengan elok. Tak nak asyik demam tak nak. So physical on, teruskan, jagakan kesihatan. Dan rohani pun kena sama juga. Rohani pun jaga, masuk dalam tu lah. Mungkin perbincangan kita, mungkin kalau ada solat berjamaah ke, kita on. Sebab ni keseimbangan di antara keduanya. Dah lama tak azan. So ini benda yang kena seimbangkan. Sebab Al-Imam Al-Ghazali sebutkan tadi, kesejahteraan itu daripada kedua-dua pihak, dari kedua-dua sudut, fizikal dan juga jasmani atau rohani. Okey. Ini dalam ayat-ayat rohani kalau kita sebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menyucikan hatinya. Zakkaha maknanya menyucikan jiwa dia. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah bagi mereka yang mengotori hati. Ini semua penyakit cerita spiritual. Jadi Allah dah sebutkan tadi, adalah beruntung orang yang sentiasa menyucikan jiwa dia. Semuanya nanti penyucian tu nanti kita bincang apakah bentuk-bentuk kaedah, rawatan-rawatan untuk kita menyucikan jiwa kita. Sebab itu dia balik nanti kalau ilmu tasawuf ke, dan mungkin amalan-amalan rutin kita lah. InsyaAllah. Baik. Okey. Boleh lagi kita boleh. Ataupun kita teruskan lagi. Sebab dalam konsep rohani ni banyak penyakit-penyakit tadi. Dalam ayat Quran pun banyak. Dalam contohnya dalam ayat berkeluh kesah, ayat penyakit rohani. Innal insana khuliqa halu'a. Iza masyahu syarru jazu'a. Wa iza masyahul khairu manu'a. Manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi bakhil, kikir. Jadi apabila ditimpakan kesusahan, dia berkeluh kesah. Ni tak ada sifat tenang, sabar, redha. Macam tu tuan-tuan. Sebab mengeluh aja kerja. Hujan. Semua benda mengeluh. Hujan mengeluh. Memang kadang Even dia tengah duduk rehat sini pun mengeluh. Hai. Banyaknya kerja hari ni. Kerja banyak mengeluh. Padahal tengah duduk diam tu. Hai, tak ada kerja, aku tak tahu nak buat apa. Tak ada kerja pun. Astagfirullah. Jadi itu pun penyakit juga doktor. Maknanya mungkin kita nak kata terbiasa pun tak jugalah. Mungkin sesekali tu melintas juga watak-watak begitu. Tu maknanya kita sedar, itu tak baik sebenarnya. Betul. Yang penting tu mindset kita tu sedar, benda ni tak baik. Mengeluh tu kadang sekali keluar juga. Manusia, kita penat manusia tu kan. ni. So kita kata begitu. Kita kan tak begitu. Anggaplah itu sebagai satu tindak balas daripada kita punya nafsu kita ni. Memang kau tak boleh tak sabar. Tak apalah. Fitrah manusia lah kan. Itulah. Semaknanya kita berada pada diri kita yang sebenar. Tapi kat situ kita pun sedar, tak baik aku ni sentiasa keluh kesah ni. Sebab ayat Quran tu memberikan satu bentuk begitu. Maknanya keluh kesah ni tak cantik, tak elok, tak baik. Ya. Iza masyal khairu manu, dan apabila dia mendapat kebaikan, dia pula jadi bakhil pula. Lepas tu dah dapat ni, dalam keadaan kita ni baik, ataupun kita ni dah kaya, kita ni dah ada mewah, hidup dan senang ni, kita pula jadi kedekut pula. Orang kau ni kita menyalahkan pula orang yang tak pandai, orang yang lemah, menyalahkan begitu pula. Maksud kita susah,
kita pun minta macam-macam, kita dengking orang. So maknanya ini penyakit-penyakit rohani lah. Okey. Itu antara perkara yang kita boleh kongsikanlah juga. Itu penyakit-penyakit tu tadi. Okey, saya nak masuk pula kepada topik punca penyakit. Okey. Ni Dah yang saya tunggu nak tahu tadi ni. Ya. Punca ni Sebab dia nak menarik tahu sikit punca, ni. ya. Menarik. Kita ada lebih kurang 45 minit. Sebab kalau tahu punca kita boleh elakkan. Ya, betul. Kita kena kenal pasti punca. Okey, sebab itu dalam prinsip kalau kita kata tadi punca tu satu, Islam ajarkan kita supaya buat perkara-perkara yang Nabi suruh, yang Nabi buat. Ya, maknanya ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi buat, kita kena ikut. Apa yang Nabi larang, kita tinggalkan. So maknanya prinsip Nabi ni, maknanya sebagai model kita ni, apa yang Nabi buat secara fizikal dan juga apa yang Nabi buat dalam bentuk spiritual ni, memang itulah model kita. Contoh kalau kita sebutkan tadi, ni kalau kita tengok dalam punca-punca, kita kata punca-punca penyakit mental ataupun spiritual ni, maknanya dikaitkan dengan contoh kita kata mencemarkan rohani dan jiwa kita ni dengan sesuatu yang melakukan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu segi prinsip umum lah. Mencemarkan jiwa kita. Mencemarkan, kita pun melazimkan perkara-perkara yang bersifat dosa. Kemurkaan. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar kecil. gitu ni. Asalnya sifatnya dosa ni. Ya, dosa. Okay. Lah dosa ni orang kata, Ustaz, dosa kecil apa takkan nak kira. Contoh dosa kecil tu macam mana? Dosa kecil. Dia sebab hari ni kita kalau cerita pasal rohani mental ni, kita pun ialah prinsip dosa lah. Dosa ni apa? Benda yang salah. Maknanya benda yang salah. Memang kita boleh cakap teori ni, tapi dari segi pelaksanaan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita sendiri yang tahu. Faham. Tapi prinsipnya ialah kita kena tahu bahawa setiap benda yang dosa ataupun salah itu patutnya tidak boleh menjadi suatu amalan. Benda yang salah tetap salah, walaupun kecil. Apa makna benda yang salah ni? Contoh kita kata potong garisan ke, potong line ke kan. Nak jadi orang yang baik kan. Pukul 2 pagi langgar traffic light, langgar lampu isyarat merah. Itu 2 pagi. Tak ada orang. Kalau yang jahat dia kata, tak ada orang, masa tu jalan je lah. Doktor cakap apa tadi? Salah tetap salah. Salah tak salah. Tapi mungkin kalau boleh contoh yang paling kita selalu terlanggar lah kan. Melambat-lambatkan solat. Sampai masuk waktu, kita tengok TV sikit lagi. Drama pukul 7 kan. Sikit. Kita tahu dah nak habis maghrib. Betul. Tak, itu makna kita kata tadi, sebagai manusia ni, kita akan buat begitu lah. La yakhlu anil khata'i wan nisyan. Betul lah. Lupa, lalai, salah. So, tapi sedar, itu salah. Yang penting tahu sedar. tentang salah itu benda yang salah, betul. Kita tahu bahawa benda tu salah, itu betul lah tu. Ada kesedaran bahawa benda tu salah. Dia tahu, dia sedar bahawa benda tu salah. Jadi sedar tu penting tu. Maknanya kalau dia tak sedar benda tu salah, tu maknanya masalah. Itu bertambah masalah. Bertambah masalah. Aduh. Gangguan makhluk. Kemudian begitu juga dengan meninggalkan perintah Allah Ta'ala yang utama. Ini memang kita berbalik lah, sebab bila kita cerita tentang rohani, mental, fizikal ni, sebagai orang Islam ni bulat. Kita kata kita ni Allah ciptakan kita. So maknanya tak ada tempat lain kita nak bergantung. Maknanya kita kena ikut apa yang Allah tetapkan. Ini sebagai sifat hamba ni. Hamba tu lah benda ni. Kena ikut je. Jangan cakap kita tahu dah. Kita ni Allah bagi peluang kat kita di dunia ni. Nanti Allah akan ambil balik semua kita, nyawa kita. Besok dalam kubur pula kita boleh tahu. So berbalik tadi lah. Meninggalkan perintah Allah Ta'ala yang utama. Ni bab solat lah, saya ingat. Harap-harapnya pun kita, rakan-rakan semua, maknanya solat ni benda prioriti, keutamaan. Sebab itu solat first. Jadikan dia sebagai satu, kalau kita safety first kan, keselamatan diutamakan. Jadi mana jadikan solat itu sebagai satu keutamaan. Sebab itu banyak-banyak benda pun, wasta'inu bis-sabri was-solat. Dia mesti dikaitkan dengan buat solat. So, asal-asal ini perlu dijaga dengan betul. Maknanya buat solat, tak apalah kalau lambat sikit pun, kalau kita tahu, aku ni watak perangai aku yang suka melambatkan solat ni, tahu benda tu salah. Cuba sedarlah. Dia paling senang macam ni doktor Kak Im rasa kan. Kak Im biasa selalu bila nak lambat ni, nantilah sekejap lagi. Tapi Kak Im ingat balik, kita nak minta apa-apa pada Allah, nak cepat je. Semua nak cepat. Tapi kita bila nak buat sesuatu untuk Allah, betul. Kenapa kita lambat-lambatkan? Betul. Itu satu mindset yang sangat baik. Kalau ada pada Kak Yung ada perasaan macam itu, dan kita boleh bawa mindset itu kepada semua orang lain. Kita nak minta pun dengan Tuhan juga, tapi tiba-tiba kita ni
dengan Tuhan kau berkira masa sangat kan. Sedangkan kita nak minta dengan apa-apa semua nak cepat. Bila Allah suruh lambat. Yalah macam anak kita kan. Dia nak minta kita dengan apa-apa. Ibu nak ni cepat je kau. Bila aku suruh kau tak nak buat. Suruh basuh pinggan. Kan. Suruh kita suruh nyapu. Dia tak nak buat. Suruh ambil baju kat lantai semua. Tak buat. Lambat. Dia nanti kejap. Nanti So, kita boleh terima itu sebagai satu bentuk lah. Kemudian yang ketiganya juga berkaitan dengan ni asalnya amalan-amalan utama lah, solat, puasa. Setakat ni alhamdulillah lah kalau kita boleh berpuasa, jaga puasa, itu benda yang baik semua tu. Sebab yang punca-punca kalau jenis melawan ataupun tu dia akan menyebabkan penyakit rohani lah. Okey. Kemudian menjadi punca juga ialah bila mana kita meninggalkan amalan-amalan zikir, amalan-amalan hati, makanan-makanan hati ni dia hati ni dia pun nak kena sihat, nak kena kenyang. Yelah, kena diisi. Kalau kita tak isi dengan perkara yang baik, dia akan perkara yang buruk akan masuk kurus juga kan. Hati kita ni kurus, iman kita punya kurusnya tu Dia kalau kita tak bagi makanan pada hati kita, setan yang bagi makan. Betul. Setan pula dia akan jadi macam seram. macam kat you ni risau. So maksudnya dia maknanya merupakan terapi rohani. Sebab itu saya nak sebutkan, bila masa kita nak berzikir ni, kalau ada orang hari ni mungkin dia gunakan tasbih kan, nak ingatkan dia at least tak apalah aku zikir. Tak apalah, alhamdulillah, itu makanan-makanan yang perlu diteruskan. Ataupun barangkali dia tak ada nak tasbih ring ni, tak ada. Dia duduk semayang, duduk sekejap, astagfirullahalazim, ambil satu ruang masa untuk bagi makanan kepada hati dia. At least hati dia tu sendiri ada satu mana sumber tenaga yang kuat. Kan, itu prinsip dia. Kemudian yang lain-lain tu ialah tidak menjaga makan dan minum, tidak memperhitungkan soal halal dan haram. Ini pun satu hal lah. Kita pun tahulah punca-punca lah ni. Kalau jenis makan ni, kadang-kadang kita membujur lalu melintang patah. Asal nampak bukan hanya pada makanan itu saja, tapi sumber bagaimana kita dapat makanan. Ni cerita kita lah kan. Kerja kita ni lah kan. Kalau kita kata bukannya makan cerita balik bayar je ataupun makan makanan minum arak saja, tapi sumber itu juga harus diperhatikan. Sebab memanglah bila cerita macam ni risaulah kita ni kerja macam ni, kejap mengulur sana mengulur sini kan. So ada potensi. So, yang penting sedar. Sedar bahawa benda tu tak boleh ni. Aku ni masuk lewat ni tak boleh ni. Sedar tu. Benda tu benda salah. Kan? Dia balik kepada kesedaran lah. Betul lah. Dia kena balik pada diri kita. Balik juga lah nak macam mana kan. So maknanya hari ni kita cuba nak mengingatkan balik supaya sedar itu sentiasa dibina. Hari ni fungsi akrab, fungsi kita tazkirah macam ni untuk menyedarkan kembali, walaupun benda tu dah tahu dah. Tapi menyedarkan semula. At least kita pun tak tahu. Mungkin patah perkataan ini baru dia masuk dalam jiwa dia. Sebelum ni banyak kali dah cakap, tapi tak masuk. Jadi mungkin dalam satu keadaan waktu bila dakwah tu dia diterima, kita pun tak tahu. Allah tak tahu bila masa yang diterima ni. Jadi jangan rasa jemu untuk berdakwah. Betul. Jangan rasa jemu untuk berpesan-pesan. Jangan rasa kecewa sekiranya ditolak. Ya. Watawasau bil haq watawasau bis sabr, tu maksudnya itu salah satu daripada orang yang beruntung ni, maknanya dia tak termasuk dalam orang yang rugi. Sentiasa berpesan-pesan dengan benda yang baik dan bersama dengan benda sabar tadi lah. Bersabar tadi tu kalau dah lah kau banyak cakap lah, engkau pun benda tak betul. Okey. Ya betul lah, terima kasih. Terima. Tapi kita sedar dah. Kan? Kurang-kurangnya kita sedar. Kita sedar. Ya. At least pun kita kata betul lah, aku cakap betul, aku pun kurang juga, tapi sebenarnya aku nak mengajak kau sesama ni. Betul. At least kita kontrakan dia supaya kita menjadikan positif benda yang begitu. Okey. Okey. Jadi habis dah punca. Itu adalah punca dah. Okey. Jadi ialah kalau kita nak berbalik pula kepada aspek kepada penekanan untuk kita jaga rohani tadilah, dengan amalan-amalan minda, cara berfikir kita, cara yang sentiasa sangka baik, cara berfikir yang betul. Sebab itu dalam konsep amalan minda ni, atau tadilah kalau kita kaitkan dengan penyakit-penyakit mental, mungkin cara berfikir kita ni pun perlu diajar sebenarnya. Saya tak tahu, saya ada mengikuti kursus nama dia NLP. Neuro Language Program. Dia neuro ni rupanya orang putih ni. Yelah, mungkin neuro tu mungkin orang barat dia kaji semuanya. Dia nama dia punya tema dia tu sekolah berfikir.
Dia punya School of Thought kan? sekolah Bukan. berfikir. Ya. Betul-betul. Sekolah berfikir bukan. Sekolah Itu berfikir. School of Thought Maksudnya lain. sekolah berfikir ni maknanya kita punya fikiran kita ni pun sebenarnya patut disekolahkan. Supaya Kena ajar cara berfikir lah. cara berfikir betul. Sebab kalau cara fikir salah ni, ini pun satu ilmu juga kan. Kalau kita boleh panggil nanti, macam manakah cara berfikir yang betul? Itu sebab pentingnya mindfulness dalam diri kita Ya. ni. Kesedaran. Ya, kesedaran. Tapi Maknanya, nak wujudkan kesedaran yang susah, doktor. ya. Mana orang barat dia kaji benda begitu kan kita. Ya jugalah. Maknanya sekolah berfikir ni, maknanya kita cara berfikir, kalau salah berfikir, itulah tadi. Dia jadi tak rasional ke, mungkin jadi agresif ke, jadi stres ke, mungkin cara berfikir itu salah. Yalah, Setiap masalah dianggap sebagai satu beban. Tapi kalau kita berfikir masalah itu sebagai satu peluang, kan dia jadi cantik. Iya, betul. Udah salah berfikir. Lepas tu ada elemen lain pula yang menambah kesalahan berfikir tu. Gangguan lah maknanya kata. Syaitan Ya, jin apa betul. semua sebagai Sekolah bertambah teruk. Ya, lepas tu ada tukang api, tukang tambah lauk semua. Syaitan yang rambut hitam. Allah. Tu yang kita punya perbincangan tu Ya, nampak ya. luas itulah. Baik, kita berbalik tadi. Bagaimana kaedah rawatan Islam pula? Ni dah. So Sama. kita dah tahu punca. Lepas tu bila kita berbalik pula kepada Islam menyediakan Islam adalah penyelesaian. Islam huwal hal. Maksudnya Islam ni ada jalan penyelesaian. Tak ada yang Islam tak bagi satu penyelesaian. Sebab itu dalam hadis Nabi disebutkan ni gabungan rawatan bumi dan juga rawatan langit. Maknanya rawatan bumi prinsipnya lah apa yang ada kat dunia ni atau bumi. Kemudian langit tu dia nak kaitan tu dari segi kombinasi di antara rawatan bumi dan langit ini sebagai satu pendekatan Islam menyediakan satu platform itu. Jadi kalau kita kata alaikum bisyifa'ain, iaitu al-asli wal Quran. Maknanya hendaklah kamu melakukan dua kesembuhan. Sama ada al-asli iaitu madu ataupun dalam maksud Al-Quran. Al-Quran tu Maksud sendiri. tuan madu tu macam mana? Madu yang makan ke madu yang macam mana tuan? Ya, madu tu mana madu yang dimakan. Betul. Tuan jangan. Ya. So maknanya saya dah sebutkan tadi, dalam Islam ni asal itu madu. Okey, Maknanya asal madu pada prinsipnya zahir. Zahir. Ni kita boleh terjemahkan, mungkin makan pil pun dia zahir lah ni. Zahir, Kita okey. makan organik juga pil ataupun makanan-makanan yang bersifat sihat, herba. Ditafsirkan asal tu sebagai yang Membumi. Membumi, Ya, zahir. ya. Bukan setakat terhad kepada madu saja Tidak. lah. Al-asal itu bersifat sumber-sumber yang daripada bumi. Yang sihat. Sebab ialah madu kan daripada bunga-bunga dia campur akhirnya keluarlah benda tu baik. Jadi kalau kita pandai ambil herba, macam-macam herba ni campur jadikan pil sebagainya boleh. Tu ada herbal life macam tu kan. Yang pil. Pil ke dia organik lah tu, makanan herba. Kalau jenis orang pandai dia buat itu memang Batu sauda tu. betul saudak tu semuanya adalah bersifat membumi. Tu kaedah rawatan ataupun ubat-ubatan yang boleh kita gunakan. yang secara zahirnya lah kita boleh gunakan Maknanya untuk memberi kita makan. makanan pada fizikal kita. Ya, betul. Ya. Pengubatan kepada secara Ya, fizikal. betul. Kemudian wal Quran maknanya melangit. Melangit maksudnya daripada sumber ilahi. Al-Quran. Memang itu antara bentuk yang kita kena akur dan terima. Sebab apa lagi kaedah yang kita boleh gunakan selain kalau kita dah makan pil, makan ubat semua ni. Macam-macam ubat dah ada makan. Contoh kita tadi orang kecil manis sebagainya kan. Kita kata macam-macam ubat. Nak makan segenggam tu makan. Tapi tak ada apa-apa pun. Segenggam. Makanan penyakit tu still ada. Penyakit tu sudah ada. Dia kata bukannya itu untuk sembuhkan pun. Dia nak kata itu untuk Mengawal. mengawal. Nampak? Perkataan itu, ubat pil fizikal tu sifatnya bukan nak menyembuhkan. Sebab kuasa sembuh Tuhan. Allah SWT. Jadi bila macam itu tu nak dipahami. Jadi kita kata, macam mana kau tahu Tuhan tu yang sembuhkan? Dan Allah sendiri yang menyatakan, wa iza maritu fa huwa yashfin, selesai. Jadi kita nak kata siapa yang boleh sembuhkan? Perawat, doktor, tak boleh. Itu hanyalah kita usaha. Asbab. Asbab sahaja. Jadi dari segi akidahnya kita kata tak boleh. Walaupun doktor tu pakar macam mana pun, bayar ribu-ribu pun, kalau Allah belum izinkan untuk sembuh, no. Ya, betul. Muktamad, full stop. Betul. Itu akidah kita. Betul. Macam pagi tadi lah kan. Pagi tadi yang dengan Tuan Syawal sebut pasal kanser kan. Ada seorang lelaki ni yang diuji dengan kanser. Memang dah diberitahu dah tempoh sekian. Pada waktu tempoh tersebut dia bertahajud. Bertahajud setiap malam. Alhamdulillah sembuh.
Nampak? Panjang umur lagi kan. Mungkin pada masa yang sama dia menjalani Ya. rawatan apa nama, kemo apa dan sebagainya yang berkaitan dengan kanser tu Ya, lah. ya, Tapi ya. pada Tapi yang sama, sebenarnya berserah diri kepada ya, Allah tu kan. dia Betul, dia betul. dia mohon apa nama, apa nama, Allah yang Maha Menyembuh tu kan, Ya, Maha Penyembuh kan. betul. Kat situ lah mungkin dia sedar bahawa sebenarnya ada yang akan menyembuhkan. Betul. Ni semua usaha apa dan Betul. sebagainya kan. So kita berbalik tadi daripada Hmm. prinsip untuk rawatan ini, Islam menyediakan platform yang clear. Maknanya kena usaha juga dengan rawatan membumi tadi ni. Makanlah pil macam-macam, makanlah herba yang kau nak makan, makanlah madu dan sebagainya, silakan. Itu ikhtiar. Kemudian letakkan kesembuhan itu hak milik Allah Ta'ala. Jadi nak minta dengan Allah Ta'ala ni apa caranya? Dengan Quran. Kita kata apa lagi kaedah yang kalau kita nak berdoa tu, satu lah doa. Kemudian yang keduanya kita baca kalamullah itu sendiri. Ayat yang kita bacakan itu sebagai satu medan, satu ruang, ialah perkataan yang kita gunakan, ayat yang dah dibagikan dan kita gunakan ayat itu atau Al-Quran itu sendiri. Kita kata mukjizat Al-Quran tu Mukjizat tu jugalah sendiri. kan. Kita pun kalau macam kita fikir dengan logik akal kita, ayat je pun kita baca macam mana dia boleh. Itu kalau logik sahajalah. Ya, betul. Tapi kita masukkan sekali elemen spiritual Ya. antara hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Memanglah barulah kita nampak kaitannya di situ kan. Mungkin kalau dalam perkataan yang mudah contoh juga kita katakan Allahumma anzil alaina dawa'an min dawa'ika wa shifaan min shifaika. Contohkan, wahai Tuhan, ya Allahumma anzil alaina, turunkanlah kepada kami ini dawa'an min dawa'ika. Apa tu, rawatan ataupun ubat-ubatan daripada kesembuhan ataupun kesembuhan daripada engkau. Wa shifaan min shifaika. Tadi ubat, kemudian kesembuhan itu kesembuhan daripadamu. Kan, wa rahmatan min rahmatik, rahmat dan semuanya rahmat daripadamu. Cuma kita minta itu, dan juga kita boleh gunakan dengan ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. So maknanya kita gunakan ayat doa, kemudian kita ambil dengan barakah ayat-ayat tersebut. Itu boleh digunakan. So ini bentuk yang kita nak sebutkan tadi lah bentuk kaedah rawatan. So berbalik dalam prinsip dalam kaedah rawatan ni, sebab satu, memang Allah suruh kita berdoa lah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Memang Allah minta kita ni berdoa lah, sebab kita tahu tak ada siapa-siapa tempat bergantung melainkan kita minta dengan Tuhan. Yang keduanya, ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi berkaitan dengan ruqyah tu, konsepnya doa lah. Sebenarnya ruqyah ni maknanya jampi yang bersifat jampi dan doa yang baik. Tu ruqyah. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam hadis pula, ni kisah berkaitan dengan yang sahabat Nabi yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia nak ajarkan kepada orang tu, adakah engkau nak ni, aku nak rawat engkau ni dengan satu ruqyah yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tu kata, ya, aku nak. Jadi sahabat itu pun baca, Allahumma rabban nas muzibal bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini adalah ayat yang warid daripada sumber hadis. Maka ayat-ayat itu yang kita masukkan dalam ruqyah syar'iyah. Ada sumber. Satu, ayat Quran. Yang keduanya, setiap daripada bacaan-bacaan ruqyah kita ni mestilah bersandarkan kepada suatu sumber yang sahih. Mungkin kalau kita kata jampi, boleh je Ustaz kan, boleh jampi mambang api, mambang angin ke, ataupun bagai wahai jin tanah, boleh kita nak buat itu ruqyah. Tapi Nabi kata boleh kita kata irki malam musyrik, maknanya boleh kita berdoa selagi mana tidak melakukan syirikan. Kadang kita doa ni kita pun tak tahu daripada maksud apa, kita nak puja apa sebenarnya. Ini dari segi konsep jampi lah. Sebab itu kalau kita kata jampi dalam erti bahasa Arab dipanggil ruqyah. Ruqyah ni pula kita kata jampi, dan ruqyah tu pula mestilah syar'iyah. Kita kaitkan ada sumbernya. Dia tak boleh ruqyah yang tak tentu hala juga. Macam kita orang Melayu kan kaya dengan ilmu juga, kaya betul. Dengan adat kita apa dan sebagainya. Pun ada sebenarnya jampi-jampi kan. Macam orang Melayu kita, contoh macam saya ada tengok kat sini kan, jampi ni ada sebut nama Nabi apa semua dan sebagainya. Tapi tu kaedah orang Melayu lama apa dan sebagainya. Tapi kita kembali kepada kaedah ruqyah yang syar'iyah tadi. Jampi syar'i kat situ. Nanti insya-Allah petang ni saya cuba kita cuba bawakan juga tentang ayat-ayat ruqyah. Cuma ni sebagai mukadimah lah, mungkin ayat-ayat ruqyah ni petang yang ni praktikal. Kan dia banyak ayat-ayat Quran ni. Kalau cerita tentang Al-Quran, fungsi Al-Quran ni banyak sangat tuan-tuan ni. Kalau kita tengok dalam surah At-Taubah tu sendiri, satu bacaan ayat Quran daripada hati orang yang beriman ni
Mhm. Sebab itu contohnya bila kita baca ruqyah tertentu ni, kadang kita boleh tengok reaksi orang yang dibacakan ruqyah tersebut. Kalau memang mereka ada masalah, ada gangguan, kadang-kadang dia akan menzahirkan melalui fizikal dia. Dia akan renung kita tu renungan yang sangat tajam, benci dan marah. Jelingan dia tu jelingan yang menakutkan. Bila kita baca, kita baca auzubillahi minasyaitan, kita baca begitu je. Kita pandang tu marah. Tapi biasa kalau macam tu kan doktor, kita baca dah tak tentu arah dah. Dah tak keluar bunyi Ya, kalau ya, terima. betul. Sebab Sebab dia, itu kadang-kadang kaedah rawatan pun kadang-kadang kalau sekiranya tak sesuai untuk baca di hadapan, kita terpaksa baca di belakang. Supaya kalau sekiranya reaksi dia tu nak tumbuk kita, nak sepak kita, nak berapa orang perawat yang kena tumbuk, kena telanjang ni. ingat pengalaman dulu. Pengalaman apa? Kenapa? Kak Yong? Pengalaman. Kak Yong Kita ke? berhadapan dengan situasi Ya, yang macam pengalaman itulah. Kak Yong. Tiba-tiba kita berhadapan dengan orang yang kena gangguan. Betul. Ha. Sebab itu teknik kaedah rawatan tu maknanya sentuh lah, kita pegang, kita baru nak cakap, lepas tu, aku tak nak, kau tepi, kau jangan kacau aku. Betul lah. So ni reaksi-reaksi yang harus perawat kena bersedia. Maksudnya perawatan ni bukannya boleh oleh orang biasa, tapi Ya. mesti kena jumpa dengan perawat. Nak kata kena ada ilmu juga. Iya, kena ada Kita nak ilmu. baca-baca tu pun ada ilmu Sebab itu juga. kadang-kadang kalau nampak dia punya Teknik. tu, kita pun baca dari belakang lah. Dari belakang tu, dia pernah juga bila kita baca tu, dia terus bangun, dia sepaknya kerusi. Dia kata, aku kata kau jangan kacau aku. Macam tu kan. Jadi akhirnya kadang, tak boleh. Sebab itu kadang ada keperluan juga kalau sini kita buat ruqyah ni, kadang ada kawan yang backup. Membantu Untuk nak standby. Sebab kita tak tahu apa reaksi dia. Kalau dia bertindak ganas. Sebab kita bukan boleh nampak dalam badan scan tengok dalam ni ada tak boleh. kan. Kita akan buat rawatan ruqyah tu Berdasarkan untuk ruqyah tadi. dia keluarkan simptom tu. Maksudnya kalau memang ada gangguan spiritual. Sebab itu tadi tu, saya sebutkan tadi, kalau contoh kita baca ruqyah, kalau memang sifatnya gangguan daripada jin dan syaitan ni, dia akan memberikan reaksi begitu. Tapi kalau orang yang ada masalah mental, kita baca dia tenang je. Dia mental, depressed, dia akan tenang. Macam yang saya pernah bawa dulu, ada satu pesakit juga. Maknanya bapak dia ambil anak tu daripada sekolah tahfiz. Okey. Tahfiz. Jadi dia bawa tu, dia kata, Ustaz, ni budak ni dah tak nak sembahyang dekat sekolah tahfiz ni. Jadi cikgu ni suruh bawa balik. Suruh bawa balik. Jadi kita pun baca, dia relax je. Salah tu Ustaz baca tu. Dia budak tahfiz. Budak tahfiz. kita baca ruqyah tu, dia tegurnya kita, tajwid kita ni. Alamak. Dia marah kita. Jadi nampak dia kata, tak ada apa-apa ni. Tapi dari segi karakter tu nampak dia ni bukannya gangguan, tapi mental. Jadi kita baca tu dia tenang je. Jadi kita kata, Ustaz, anak ustaz lah tu, anak ustaz yang bawa tu, dia kata, saya nampak dia ni bukannya ada gangguan mistik ni, tidak, tapi bergangguan mental. Jadi dia pun bawa balik dalam tempoh 2 minggu tu. Dia pun jaga anak tu. Anak tu dah tinggal tempat lah, tapi dimandikan dekat rumah tu, dimandikan, disuapkan budak ni. Macam seolah-olahnya yelah, macam dia nak jadikan macam tu budak kecil lah. Sampai budak tu sendiri tersedar. Satu hari tu dia kata, tengah dia nak suapkan tu, dia kata, kenapa kita ni makan kena suap ya? Dia sedar rupanya selama ni mungkin dia rasa bahawa dia kekurangan kasih sayang. Dia tak dapat layanan macam itu. Akhirnya dia sedar sendiri. Dia kata barulah dia, mana bapak dia sedar. Dia kata, mungkin jugalah Ustaz, dulu masa saya nak hantar dia ni, saya macam desak dia suruh belajar tahfiz, tapi sebenarnya dia tak nak. Ataupun yang keduanya, mungkin kasih sayang tu kurang, mungkin ada adik-adik yang lain. Sebab budak ni dia akan merontak tu, dia akan buat karakter-karakter macam tu. Kalau kita baca ruqyah ni, sebab tu dia tak memberikan reaksi, kita kata ini kadang sakit-sakit mental yang boleh dirawat dengan bentuk tadi, pujuk dia ke, bawa dia ke, meyakinkan dia ke. So dia makan masa dah juga proses tu. Dia bukannya ada gangguan. Okey. So itu berbalik dalam kesan-kesan penyakit gangguan mental tadi ni. Okey. Jadi dalam ayat Quran tu disebutkan tadi, bila ayat Quran ni kalau dibacakan tu dalam ayat surah At-Taubah ni, kalau kita lihat, wa iza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu annakum zadathu hadhi imana wa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsam ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ini Allah gambarkan. Bila mana ada orang yang, bila mana Allah turunkan ayat Quran ataupun kita bacakan ayat Quran, ada sebagian mereka tu dia mengejek-ngejek. Kalau kita baca Quran pun dia, lah tak heran pun. Kau baca lah, tak kisah pun. Ini kadang ada gitu. Dia kata baca begitu, ada orang yang jadi memang gangguan ni, dia akan tak kisah, biar dia.
Tapi mata dia punya reaksi tu menunjukkan bahawa dia sedang, dalam perkataan Islam, menganjing lah. Dia memperolok-olokkan. Memperolok-olokkan. Dia memperolokkan kita. Tapi kita jangan stres lah. Kita terus baca. Kadang baca tu terpaksa berulang-ulang kali. Kau nak tengok tak apa, aku baca lagi. Itu maknanya kita reverse cycle. Kau tengok aku baca lagi. Kau nak tengok kau tahan mana. Terpaksa beberapa kali kita baca tu, akhirnya okey. Dia baru terasa. Macam tu ya. Jadi ini adalah beberapa contoh ayat lah. Contohnya kalau dalam ayat Quran tu pun ada tentang ayat-ayat syifa, ikhtiar dengan ayat-ayat ruqyah. Ni boleh kita nak kaitkan tadi dengan kaedah-kaedah rawatan yang spiritual lah. Ya. Dan dia sebenarnya berbalik dengan prinsip doa lah. La yuradul qadha illa bidu'a, ataupun doa mukhul ibadah ni maknanya doa lah tuan-tuan. Memang doa ni kebergantungan kita dengan Tuhan secara direct. Minta dengan Tuhan, apa yang ada pada hati aku ni, apalah masalah aku ni ya Allah. So kita bermonolog dengan Tuhan, cakap, berbisik-bisik dengan Tuhan. Itu je lah yang sesuai. Sebab itu kadang healing sendiri, terapi sendiri tu kita sedang bermonolog dengan Tuhan pencipta kita. Kan, semua dalam benda tu kalau ada orang yang boleh bawa begitu, alhamdulillah. So lama kelamaan tu, bila mana kita sentiasa bergantung dengan Tuhan, Allah SWT, saya yakin dan percaya Allah Maha mendengar. Allah akan turunkan sedikit dia punya kesembuhan itu. Akhirnya dia boleh bangun sendiri. Itu sebenarnya terapi diri lah. Saya anggap begitu. Okey. Betul. Secara umumnya begitulah tentang kaedah-kaedah rawatan dalam bab spiritual ni, ataupun dalam bab rohani tadi. Okey Kak Yong. Macam dah tutup je Dr. Zainal tadi tu. Okay, adakah kita perlu minta doktor bayar hutang kita sekarang atau boleh, petang ni? Apa hutang tadi saya lupa lah. Macam yang saya punya tadi macam dah dijawab. Yang itu amalan sebelum kita kena penyakit tu. Yang macam dah dijawab. Rasa macam dijawab. Yang kedua ni berkaitan dengan yang kedua ni berkaitan dengan apakah amalan macam kita ada penyakit hati. Penyakit hati ni penyakit yang tersembunyi yang kadang-kadang sebenarnya merupakan sifat diri ke. Betul. Dengki, rasa macam takbur, riak, mudah lupa dengan nikmat yang datang, kita lupa pada Allah. Kita sedar benda tu doktor. Tapi kita still ada perasaan dengki semua negatif semua tu. Jadi apakah amalan yang boleh membantu kita untuk menolak perasaan tu? Okey. Yalah, maknanya tadi satu kesedaran kita sendiri untuk bahawa kita tahu itu merupakan satu penyakit. Ya. Maknanya memang fungsi kesedaran ni penting untuk kita tahu ia perlu dirawat, diubati. Kadang kita sendiri kata tak apalah, nantilah kita nak rawat tu, kita lewat-lewat pun tak apa, nanti dia nak ujung-ujung hayat aku, nanti aku nak taubat begitu. Sepatutnya kalau dia tahu bahawa penyakit itu tak boleh nak dibiarkan lama, dia kena bertindak dengan segera. Dan sebab itu ialah macam ibarat hari ni untuk memastikan kita ni sihat untuk jangka panjang, maknanya setiap sakit-sakit kita tu terus cepat dirawat. Tidak membiarkan ia menjadi barah yang lebih dahsyat. Sebab itu kalau dari sudut amalan-amalan tu, maknanya bila mana bermula dengan sedar, kemudian kita terus tadi balik kepada apa saranan, apa yang Nabi ajarkan, ataupun apa yang kita kata tadi punca. Bila kita tahu tadi mengurangkan perkara-perkara yang bersifat dosa ataupun benda yang salah. Tadi sedar, itu benda yang perlu kita pulihkan. Yang kedua, kita juga kena melaksanakan perkara tersebut dengan situasi ialah mengurangkan tadi punca-punca berlaku pengembangan tadi. Kalau kita tahu memang puncanya ialah sebab disebabkan oleh watak ataupun perangai kita sendiri, ataupun dosa yang kita sering lakukan, maka kita kena kurangkan dia. Ataupun nak hilangkan terus tu bolehlah, alhamdulillah. Tapi mungkin dia melalui satu proses yang panjang. Nak jadi orang yang baik ni macam malaikat terus ni buat bertenang susah. Takkan jadi. Bukannya senang. Terus tak boleh. Tadi. Saya sendiri pun lah, kita boleh cakap begini, maknanya kita sebagai manusia tak sunyi daripada salah dan silap. Sebab itu hari ni tengok macam mana Allah Ta'ala memberikan satu bentuk proses. Kalau tak boleh pun, maka datangnya bulan Ramadan itu sebagai satu proses. Kita secara orang kata momentum untuk kita membina satu rasa, takkan bulan Ramadan pun aku nak buat relax je. Nampak? Setahun sekali Allah bantu kita tu tuan-tuan. Jadi
Kalau orang ni contohlah tak ada bulan Ramadan ni, dia pun jadi terus lala je, kita pun rasa tapi bila mana Allah sendiri aturkan dengan bulan Ramadan, mungkin kalau ni kata hari Jumaat sebagai hari-hari yang penting ni, bermaksud itu satu proses Allah sendiri tak pun mengaturkan. Jadi kalau kita boleh follow dengan dia punya kelebihan-kelebihan fadilat yang ada tu, saya kira ini salah satu proses yang boleh dan kita mengharapkan supaya ia satu keadaan yang berkesan lah. Okay, kemudian yang seterusnya tadi lah maknanya mengamalkan diri yang sihat lah, hidup dalam keadaan yang, sebab kita ni hidup sementara sahaja. Kalau kita buat jahat pun akhirnya kita mati. Itu maknanya kesedaran tentang bahawa kita ni tak lama pun hidup, kejap je. Jadi bila dosa kejap ni, baliklah semula kepada keadaan yang sebenar tadi lah. Mana bila kita tahu kau nak buat jahat-jahat dengan orang ni, kau tahu tak nanti kita dah mati ke siapa nak maafkan macam mana. Tu kesedaran jugalah tu kan. Maknanya tadi kita nak sedar yang tahu itu adalah penyakit. Yang keduanya, kita tahu nak buat ke mana. Tak ada ke mana. Dan akhirnya akan jumpa dengan kematian. Ini pula jenis yang orang yang suka ringan ataupun ringan mulut cakap, tak apa, aku tuntut dekat padang mahsyar nanti. Kau merangkaklah cari aku. Ya Selalu Allah, ayat macam tu. macam senangnya merangkak ke padang mahsyar tu, ya Allah. Kalau boleh kita nak elak. Betul. Macam soalannya dia tu rasa bahawa dia terpaling dan tidak ada salah dengan orang lain. Ya Kita Allah. takut kalau sekiranya dia meletakkan begitu, kot ada pula dia lupa yang dia tu ada kesalahan dengan orang lain. Dia pula terpaksa merangkak cari orang lain pula. Ya Allah. So kadang-kadang kat sini ni pada saya lah kan, untuk lebih selamat, maafkan orang lain. Mudah-mudahan dengan kemaafan orang lain tu, orang lain juga akan memaafkan kepada kita. Itu lebih saya feel yang mudah lah. Kita belajar, ada belajar juga kan, mindfulness kan, kesedaran kan memang salah satu tips untuk kita sentiasa sedar, bahagia setiap malam kan, betul kan? Setiap malam kita kena apa? Maafkan diri sendiri. Maafkan diri sendiri dulu. Maafkan diri sendiri. Lepas tu kita kena maafkan orang lain juga. Maafkan orang lain bukan sebab kita salah, bukan sebab dia salah atau kita salah, tapi sebab kita nak tenang diri kita sendiri. Betul. Tapi menarik doktor yang doktor kata Allah dah bagi kita dorongan sebenarnya. Melalui bulan puasa, hari Jumaat, pahala lebih. Kenapa kita tak manfaatkan? Betul. Tak sedar. Tak sedar kan? Betul bila doktor cakap baru itulah Allah jentik diri kita mungkin melalui orang lain. Betul. Contohnya pada hari ni doktor. Okey doktor, tadi rasanya ada macam kita terlepas soalan Kak Sri. Tapi Kak Sri tanya pasal panic attack. Panic attack, biar Kak Im ulas sikit panic attack tu. Adakah ia merupakan juga gangguan penyakit rohani? Dan bagaimana cara untuk kita atasi dari segi spiritual? Panic attack ni dia, saya lebih cenderung kepada itu penyakit mental. Penyakit mental mental dan mungkin panic attack ni mungkin juga balik semula kepada kita tahu punca-punca panic attack tu. Kalau kita tahu apa sebab ada panic attack, contohnya kita kata buat kerja last minute, lala panik, dia jadi panik tu, jadi serangan panik lah kan. Janganlah buat last minute. Dia buat last minute sebenarnya. Kita ajarkan dia lain kali janganlah buat benda yang last minute. Nak tahu apakah punca jadi begitu. Yang trigger kan, yang boleh begitu. jadi. Dia sebenarnya dia kena ada orang yang mungkin dia boleh meluahkan pada seorang. Betul. Panic attack yang dia kena, dan orang tu mungkin yang boleh sedarkan dia. Kenapa buat last minute? Ataupun kita ada juga teknik pernafasan sebenarnya. Kalau nanti Cik Syawal boleh bantu kan, Tuan Syawal boleh bantu. Teknik pernafasan, teknik untuk kawalan minda semua. Betul. So, maksudnya dah bagi tas dah. Saya nak sebutkan tadi, yalah, maknanya kalau dia tahu punca, kemudian macam kita nak tahu punca kan. Lepas tahu punca, macam mana nak cari penyelesaian. Betul. Apa weakness, apa nama dia? Teori apa tu yang strength. SWOT, apa namanya SWOT. Apa? Tapi mungkin opportunity, strength, weakness, opportunity dengan tak ingatlah saya. SWOT analysis lah tu, Puan Ashik kata SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity, apa? Saya lupa Puan Ashik. Ancaman. Threat. So maknanya kat situ, kalau jenis kita ni tahu, aku ni kalau aku buat macam ni dah berapa kali dah aku ni panic attack. Dia dah tahu dah puncanya, contohnya tidur lewat. Tidur lewat, jenis buat kerja. So hari ni kita pun strukturkan balik. Aku tak boleh tidur lewat je, aku punya darah aku jadi tak stabil. So kena tidur awal. Jangan main pun, dah tahu boleh. So maknanya itulah punca lah tu. Dia tahu punca, maksudnya kita hapuskan punca. Punca jadi punca masalah tu. Tapi kalau macam dah berlaku, dia dah
itu kalau macam kita hapuskan punca tu kalau kita tak nak ia berlaku. Ya, Tapi betul. kalau ia dah berlaku, kita kena mitigate lah kesan dia kan. Ya. Mitigate kesan Hmm. sampai satu tahap hilang terus lah kot kan punca tu. Okay. Alright. So boleh Kak Yong Betul, seronok perbincangan kita pada pagi ni bersama Tuan Syawal dan juga Dr. Zainal. Dr. Pagi tadi Zainal. Tuan Syawal lebih kepada gangguan mental kan. Ya. Gangguan mental. Dan Dr. Zainal lebih kepada gangguan spiritual, rohani. Rohani kita dah dengar punca, kita dah dengar bagaimana cara nak mengatasi apa dan sebagainya dan apa yang perlu dibuat apa dan sebagainya kan. Kaedah-kaedah yang memang satu kaedah yang bermanfaat kepada ahli-ahli akrab juga untuk kita mengenal pasti dia ada memang ke tidak bukan apa dan berbentuk sebagainya. ubat-ubatan ke ataupun benda yang kita nampak secara fizikal, tapi lebih merupakan rawatan hati. Sendirilah kan. Mana kata kalau pergi jumpa Dr. Zainal sekalipun secara personal, confirm balik ini amalannya. Kau buat gini. Tapi kalau kau malas, tak dia nak tolong. Ya. Gitu jugalah kan. Okay, baik. Alright, so